live in every pixel. Memancing bukan sekadar hobi, tetapi satu seni yang menuntut ilmu, strategi dan kesabaran. Hari ini, kita dengarkan sendiri kisah daripada seorang pemancing yang berpengalaman. Stay tuned. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syed Al-Yahya. Selamat datang ke Sebalik Kalam, podcast yang membawa perbualan santai dan dekat dengan masyarakat. Kami bersiaran dari Ruang Kalam, studio rasmi bagi podcast Sebalik Kalam. Podcast ini diterbitkan oleh Pixel Live dari sudut produksi, sistem live streaming dan sokongan teknikal sepanjang siaran ini berlangsung. Terima kasih kepada High Voltage yang berlangsung selaku penaja, saya tersasul tadi, selaku penaja dari segi fasiliti, proses pembangunan dan kru produksi podcast ini. Jangan lupa like, follow, share dan subscribe YouTube kami. Alright, so tajuk kita hari ini adalah berkenaan di sebalik joran, kisah seorang pemancing di sungai, kolam dan ada 1000 cerita. So, objektif podcast ni memperkenalkan dunia memancing kepada masyarakat, berkongsi pengalaman sebenar sebagai seorang pemancing ikan air tawar dengan memberi ilmu asas kepada mereka yang ingin bermula khususnya di sungai dan kolam. So, saya akan perkenalkan tetamu kita hari ini iaitu Abang Yi. Okey, Abang Yi boleh kenalkan diri? Okey, saya Muhammad Nasri bin Zawawi. Dikenali sebagai Abang Yi lah. Okey. Faham? Menetap di Puchong, berasal daripada Kelantan. Oh, Puchong. Ya, Puchong. Oh, Puchong. Kenal Rahim Bai lah? Tak kenal. Oh, tak kenal. Okey. Saja selit sikit. Okey, faham. Okey. Daripada Kelantan Ya, alright. Kelantan, daripada Kelantan. Okey. Tapi menetap di Puchong lah. Menetap di Puchong lah. So, berapa lama dah bekerja di Puchong, menetap di Puchong kiranya. Dah berapa lama dah duduk kat sana? Saya duduk di Puchong 13 tahun. 13 tahun. Tapi kalau saya lama. kat Kuala Lumpur ni dah 20 tahun. Ui, 20 tahun dah. So, kat KL lah. Daripada Berpindah randah lah. Daripada umur 18. Okey, faham. Ui, dah lama. Selepas habis sekolah tu, terus hijrah kat sini. 17 lah, kira 17 lah. Habis SPM tu terus ke KL. Kuala Lumpur lah. Okey. So, memang dah daripada awal lagi dah memang cari makan kat sini lah. Ya, betul. Okey, faham. So, kat sini macam nak borak dengan Abang Yi lah. So, nama Abang Yi ni memang selama ni Abang Yi hanya kenal dengan nama Abang Yi ataupun memang nama Abang Yi ni kenal dekat Puchong sahaja ke ataupun macam mana nama Abang Yi ni? Abang Yi ni semua orang panggil Abang Yi. Okey, faham. Kadang-kadang Abang Yi dekat TikTok pun orang panggil Abang Yi, dekat luar pun orang panggil Abang Yi. Sebab saya pun dah yang kata berpangkat dah berumur. Okay. Nak kata berumur tak berumur lah, tapi dia punya Alright. Okay. Maknanya dah sampai fasa ni lah. Okay, faham. So, macam ni lah. Berkenaan kita punya tajuk ni kan. Sejak bila Abang Yi ni mula memancing ke sungai dulu ke kolam ke? Kalau ikutkan bermula daripada sungai dululah. Okey. Sungai. Tapi nak ikutkan bermula daripada kecil, daripada sekolah. Okey, faham. Daripada sekolah Daripada sekolah. Kolam? Kalau kolam ni daripada baru 3 tahun. Oh. Kalau kolam ni, kalau untuk bermula kolam dengan sungai, saya bermula 3 tahun baru. Oh, baru 3 tahun lah. So, maknanya tapi Abang Yi start daripada sungai dulu. Sungai dululah. Then baru involve dekat kolam lah. Pergi sungai baru pergi ke kolam. Okay. So macam dalam gambar ni macam mana tu? Tu kat sungai ke apa tu? Ni sungai. Sungai lah. Oh, right. So macam Abang Yi ni siapa yang ajak Abang Yi jadi terjebak dalam memancing ni? Ajak Abang Yi ni memancing ni nama Awi. Nama Awi. Awi penyanyi tu? Saya member. Penyanyi tu ke? Awi penyanyi tu. Oh, bukan. Nama member nama Awi. Alright, nama Awi jugalah. Kau kata bermulanya
dia ajak saya pergi ke mana? Pergi memancing. Okey. First pergi ke sungai. Alright. Daripada sungai dia ajar buat ikat mata kail. Okey. Ikat mata kail, masuk kili, masuk batu. Okey. Macam mana nak campak tak pandai ni, dia pun ajar macam ni. Oh, dia kira dia sifu lah. Dia sifu. Ada sifu lah. Oh, sifu pada ABY lah. Ya, betul. So daripada situlah ABY jadi macam minat. Start minat ke ataupun memang dah ada minat Dia baru nak kata minat time tu, nak kata minat tak minat lagi. Dia belum lagi mencapai satu tahap yang betul-betul minat yang ekstrim lah orang kata. ekstrim. Okey, faham. So maknanya ABY sekarang memilih memancing tu sebagai hobi lah. Bagi hobi, ya, hobi. Okey, kenapa pilih hobi, mancing ni jadi hobi? Kalau saya pilih hobi untuk mancing hobi ni sebab bagi saya ketenangan. Okey, faham. Kalau dekat sungai tu rasa tenang, rasa bunyi burung, dekat dengan alam. Okey. Maksudnya alam tu bunyi burung lah. Lepas tu jauh daripada kereta. Ya. Oh yelah, kita faham lah. So macam itu kalau dekat sungai ke dekat kolam pun dia punya environment macam tu juga. Kolam pun ada juga dia punya ni. Kalau kita nak pergi ke ni Pak, kita pergi yang tempat bukit-bukit. Macam dalam bukit. Oh, dia tempat kolam ni dia ada tempat jugalah. Bukit, di dalam bukit. Maksudnya tempat bukit. Yelah, dia so macam ABY cakap dia ada ketenangan lah compare sebab yelah macam ABY pun kerja dekat bandar apa semua. Ya, betul. Kita sendiri pun serabut duk bunyi motor, bunyi kereta je kadang-kadang nak tenang kan. So bila pergi mancing ni macam ABY dia dapat satu ketenangan lah kat situ. Okey, faham. So apa yang buat hobi memancing ni kekal sampai sekarang? Apa yang ABY ada dekat memancing ni yang sampai memancing ni orang yang mancing saja yang tahu. Ya ke? Ya, betul. Alright. So macam saya yang tak memancing ni saya tak tahulah. Mungkin abang belum lagi mencapai tahap orang kata belum mencapai. Okey, faham. Mancing ni seronoknya dia punya tundukan ikan. Maksudnya tundukan dia punya lentukan dia punya bantal mancing. Dia tarik, tarik dia makan. Kepuasan tu. Lepas tu dia punya tenang lah bila petang. Pada waktu petang dia jadi macam matahari turun ni, dengan matahari turun. Alright. Dengan angin. Tu deep tu. Betul. Art berat tu orang panggil. Art berat. Art berat tu. Sebab saya macam boleh imagine sikit lah. Sebab saya tak minat mancing tapi saya tahu jugalah, saya pernah follow sebab saya pernah follow kawan-kawan pergi mancing. Dulu saya macam suka ambil gambar dia orang mancing, macam saya pula saya punya passion tu saya suka ambil gambar. So saya suka ambil gambar orang tengah mancing apa, saya nampak lah. So dengan rod dia view macam tu kan. View cukup cantik lah. Betul, view memang cantik. Kalau matahari turun ambil daripada lama bang. Betul lah. Pergi sekali bang mancing. Kena mancing sekali Tapi memang saya teringin nak mancing. Dulu pernah cuba nak mancing dulu. Pernah beli joran yang sambung tu apa semua kan. Tapi pergi mancing dia jadi krik-krik tau. Saya macam rasa macam tak boleh nak sabar ikan ni bila nak dapat. Itu kena menuntut ilmu. Kena menuntut ilmu. Dia kena ada berguru juga bang. That's why macam ABY tadi pun ada member Awi tu dia mengajar ABY untuk ilmu memancing. Dia hanya mengajar basic saja. Basic saja. Dia ajar basic. Bila kita dah kenal basic, daripada basic tu kita dah kenal jorang. Lepas tu kita lagi belajar lah yang mana kita ni, kita akan belajar. Setiap orang tu dah ada pengalaman yang berlainan. Kita bertanya. Yang penting kita bertanya. Okey, faham. So maknanya ilmu mancing ni sebenarnya luas. Banyak lah. Maknanya orang ni lain dia punya cara, orang lain ni. Dia kalau dalam silat tu bunga lain-lain lah orang kata. Okey, so ABY ingat lagi tak apa ni, ikan yang pertama ABY mancing? Ni cukup best bang. Ikan puyu. Ikan apa? Ikan puyu. Orang Kelantan panggil ikan puyu. Okey, saya tahu ikan puyu. Tapi saya jadi macam tu sekejap tadi sebab ikan puyu yang saya masa kecil dulu tangkap besar ni je bang. Apa mancing ikan besar ni? Kecil je. Ikan puyu ke macam mana sebenarnya rupa ikan? Ikan puyu dia kecil bang. Dia ada besar, dia ada kecil. Okey, faham. Ada yang besar. Dia boleh cecah sampai ke besar ni bang. Tinggi ni lah. Tinggi lah. Ya ke? Tu orang kata ibu dia. Tinggi ni?
Tinggi. Kalau kita berdirikan dia, tinggilah, memang tinggilah. Okey, besar jugalah puyuh Besar, ni. memang besar. Tapi kebiasaan yang kita jumpa ni bang, dia kecil-kecil. Besar tapak Besar tangan, tak panggil, okey. besar ni. Besar jari. Betul. Yang saya selalu dulu masa kecil-kecil. Saya kecil-kecil dulu pun suka follow saya punya cousin lah. Cousin saya ni memang dia suka orang masuk bendang apa dulu depan rumah arwah tok saya. Ada satu tali air apa semua. Saya follow dia orang. Tangguk, kita panggil tangguk ikan kan. Tangguk ikan tu ada dapat ikan puyuh besar-besar jari je, tak pernah lagi lah jumpa yang besar macam tu. So yang besar ni memang kena mancing lah. Nanti abang boleh tengok ada yang paling besar. Oh, tu selalu kat mana? Kolam ke? Dia tak ada kat kolam tu, biasa dekat sungai-sungai lah. Sungai yang mungkin orang tak terjah. Maksud dia sungai yang orang tak ni sangat. Kalau sungai yang selalu orang cari ni memang dia susah nak membesar. Okey. Kadang orang macam-macam lah orang ni. Okey. So orang baru nak mancing ni, ingat barang tu mahal atau set mahal ni senang strike. Ya. So betul ke? Ayi rasa betul ke kalau strike? Okay, maknanya kita punya equipment ni dah mahal apa. Sebab macam saya dulu, saya beli, saya ikut orang, saya tengok, saya tanya, okey, yang ni bagus. Tapi last saya, orang kata apa, ayat orang mancing kumpau. Ya, betul. Tak semestinya kata barang mahal terus strike bang. Barang murah pun boleh strike juga. Oh, ya ke? Ikan ni, dia tak kenal dia punya umpan. Dia tak kenal ni barang mahal, dia aku makan lah. Okey. Kan? Barang murah pun walaupun RM3, RM2, dia tetap makan. Serius? Ya, betul bang. Macam tu. Walaupun orang berharga RM3 pun dia makan juga. Okey. Abang pakai dia punya, orang Kelantan kata poye. Oh, apa tu? Poye, bergulung. Pakai tali pun dia makan juga bang. Okey. So bergulung yang apa ni? Tali tu dengan dia punya tu. Right. Saya pernah tengok tu dulu. Masa kecil-kecil dulu lah. Selalu tengok orang buat benda tu. Okey. So, maknanya dia tak kira barang mahal ke atau murah ke, ikut luck lah. Ya, orang tu ikut luck dengan ilmu. Ikut luck dan ilmu. Betul. Tengok macam orang ni bang. Orang saya nak cerita sikit lah. Pasal orang laut. Alright. Dia pakai tu je. Dia pakai tali tansi je. Pakai kat tangan je. Elok je nak ikan besar. Barang murah ke mahal? Murah kan? So pakai tali pun boleh tarik ikan besar? Boleh, tak ada masalah. Abang nak pergi laut pun nak pakai benda tu pun boleh, tak ada masalah. Pakai tali tak perlukan joran besar-besar. Abang pakai tali tu, terus kan boat kan dia terus. Okey, faham? Dia terus turun kan? Ke bawah. Jadi kalau kita pakai pancing, so kita kena, dia ada mesin. Betul. Dia ada mesin. So macam kita nak tarik itu pun kita tengok orang tu kena pusing dulu dia punya itu bang. Orang kata kepuasan diri. Kalau kita pakai joran yang 5 kaki untuk laut cara cerita pasal laut Okey, faham. Untuk 5 kaki, untuk dia punya feel dia, tarik ikan besar, dia ada lentukan dia. Dia tarik direct keluar. Itu dia bang. Tapi tengok Abang Ji cerita ni, kalau pasal pancing ni memang betul-betul nampak macam intuit lah orang kata. Memang betul dalam jiwa lah. Menjiwai. Orang kata saya tengah nak lagi, orang kata cari pengalaman lagi, nak mencuba lagi. Betul lah. Benda yang tempat saya tak pergi, saya nak try, cuba lagi. Yelah, ilmu ni orang kata tak cukup. Tak pernah habis kan. Yang ni yang buat kita jadi makin lama lagi power orang kata kan. Betul kan. So Abang Yi pernah rasa putus asa kalau macam tak dapat ikan, kumpau lah orang kata? Tak putus asa bang. Tak putus asa? Tak putus. Sebab saya suka mencabar diri. Kan, suka mencabar diri. Okey, besok aku tak dapat, besok aku pergi lagi. Aku tak dapat ini, besok aku pergi lagi. Sampai dapat. Sampai orang kata, sungai, macam tu sungai pula kan. Orang kata sungai ni, saya tak pernah pergi sungai tu kan. Okey, faham. So repeat sampai dapat. Dia dapat kepuasan bang. Ya Allah. Macam mana boleh maintain apa ni, kira macam memang tak putus asa lah. Maknanya kalau 10 kali pergi, 10 kali tak dapat, still nak mancing lagi sampai dapat Mesti akan dapat. Buat apa sesuatu benda, mesti akan dapat punya bang. Betul. Kita kena tekun sahaja. Betul. Yelah, dia bukan mancing je. Dia dalam apa sahaja pun kita kena tekun. Betul. Akan dapat hasil. Itu betul lah. Sebab macam saya dalam mancing,
Maknanya saya putus asa lah dulu. Ah, Sebab saya pergi sekali tak dapat, terus saya dah tak nak buat Ya, mancing betul. lah. Benda tu membuatkan kita pengalaman dan trial and error. Okay. Ah, Alright. So, kira Abang Yi ambil masa berapa lama untuk orang kata betul-betul mahir dalam mancing ni? Kira maknanya ada knowledge. nak kata mahir, saya lah tak berapa mahir sangat. Tapi kalau boleh, saya nak lagi mahir lah. Ya ke? Ah, Tengok gambar macam ada pop-up yang tunjuk dia mahir ke? Macam ada tu. Ada pop-up dia. Rasa macam ada gambar. Sebab Abang Yi ni kata dia tak mahir. Nampak? Saya dapat gambar ni, saya tengok ikan besar macam ni. Kalau Abang Yi kata tak mahir, mustahil bang. Cakap tengok ikan ni orang besar. kata basic lah, basic. Basic. Ah, Basic Basic pun dapat ikan besar tu. ya, betul. Habis tu kalau dah pro, agak-agak ikan besar mana tu? Kalau pro lagi pro. Lagi pro. Kalau pro dah main laut, mesti dah ada boat, ada mungkin kalau yang pro tu lain macam sikit bang. Oh, macam mana? Kalau yang pro mungkin dah ada kedai, Okey. ada kedai sendiri. Oh, pula dah. Kedai tu pula. lebih pada pro. Oh, okey. Bidang mancing ni bukan daripada segi mancing saja. Okey. Lama-lama abang boleh buka kedai. Kedai. InsyaAllah boleh buka kedai. Daripada hobi, daripada mancing. Okey. Ah, Oh. So, level pro ni memang dia akan ada kedai lah. ya. Itu fahaman saya lah. Ya. Oh, so maknanya Kebanyakan saya tengok orang yang pro ni semua yang ada kedai. Contoh yang nama-nama besar saya tak nak sebut lah. Abang tahu sendirilah. Okey. Yang pro yang ada kolam sendiri, Kolam sendiri. yang ada kedai sendiri. Okey. Kebanyakan yang pro ni ada yang orang kata ada custom rope sendiri. Tu memang yang pro tu. Tu lagi pro. Okey. So orang rasa benda ni mudah, tapi sebenarnya apa benda yang orang rasa mudah tapi sebenarnya dia susah? Daripada mancing ke apa, Pak? Mancing. Contoh macam Mancing ke dapat ikan kolam ke tak kisah apa. Macam ulang lagi, Bang? Benda ni dia rasa susah tau. Merasa mudah. Tapi sebenarnya benda tu susah nak dapat. Oh, yang tu. Yang tu macam kita mancing. Orang ingatkan kita mancing ni senang je dapat ikan. Tapi sebenarnya susah. Dia ada teknik-teknik dia, bang. Ada teknik dia ada macam contoh spot dia. Dia ada spot dia, kena mengenali umpan, kena mengenali spot yang kita duduk tu kat mana. Kadang-kadang tu kita mancing, kadang-kadang orang ingat kita pergi mancing ni dapat ikan hari ni. Sebenarnya tak dapat, susah. Tapi nak dapatkan ikan tu, dia kena ada berguru dan teknik dia. Okey. Kena tengok air, kena tengok cara-cara dia, bang. Banyak dia punya air. Okey. Kalau daripada segi sungai, ada kita tengok dia punya cuaca, punya air. Alright. Kan? Cuaca, air. So tu semua mempengaruhi lah masa mancing tu. So dia ada efek jugalah. Maknanya dapat ikan kecil ke besar ke, dia ada efek juga ke? Ikan kecil besar, dia kadang-kadang kita tak boleh nak target ikan besar. Tu rezeki. Rezeki Itu lah. adalah rezeki. So yang dalam air kita tak nampak dia duduk kat mana. Mungkin sini ikan besar, ikan kecil. Tapi kita boleh tahu, bang. Kalau ikan sungai ni kita dapat tahu. Okey, ikan patin ni dia berkelompok. Ikan patin ni dia berkelompok. Kalau yang besar duduk kat situ je yang besar. Dia tak lari jauh. Dia pergi sana, dia pupusing, dia berlegar. Dia satu berkelompok yang besar. Macam orang lah, orang suka yang bila ada geng, yang datuk-datuk lepak datuk je. Kalau ikan kecil lepak kecil je. Okey. Kalau ikan besar dia lepak besar je. Betul. So cabaran dalam mancing lah. Cabaran dia dugaan terbesar masa terbesar sungai ke? Sungai ataupun kolam? Sungai, saya cabaran untuk sungai banyak, bang. Nak katakan 15-10 ada cabaran. Dengan hujannya, dengan kilatnya, hujan kilat sama kan. Okey. Kalau dengan dia punya gelicir, kalau terjatuh. Okey. Dengan dia punya apa lagi ya? Banyaklah dugaan yang ni. Kadang-kadang ada banyak benda dugaan sungai. Okey. So kolam pun sama juga kolam. Kalau kolam macam mana pula? Kolam kurang sikit.
dugaan dia. Sama juga lebih kurang hujan tak berhenti. Pasal cuaca lah sekarang ni, dugaan dia cuaca lah. Ya, cuaca ada banyak. Cuaca apa semua. Okey. So biasa kalau pergi mancing ni pergi seorang ke? Biasa pergi mancing ni saya pergi member lah. Dengan member lah. Berdua, bertiga. Kadang-kadang kita ada satu grup. Satu grup kita akan berjumpa dekat sungai. Kadang kita akan berjumpa dekat kolam, dekat sungai. Ni pergi dengan member lah ni. Ni saya pergi dengan member ni. Ini apa? Sungai lah? Sungai ni. Sungai orang panggil Sungai Jeneram. Ni pun salah satu sama. Ni member ni. Oh, ni malam ni malam bang. Saya mancing malam time ni. Tu ikan apa? Patin. Oh, patin tempoyak lah buat. Patin tempoyak boleh. Patin. Kawan saya baru ni bawa patin goreng. First time saya tengok patin goreng. Boleh. Boleh juga Sedap. Oh, saya tak makan, minta maaf lah. Alamak. Oh, sebab saya dah pernah terkena yang rasa tanah. Sedap belah. Saya tak makan patin, tapi sekali kena yang tu, terus dah serik lah. So, saya tengok gambar tadi, pergi dekat sungai kan. Banyak kat sungai, time malam, siang. So, ada tersempak tak dengan binatang liar kat ada. tu? Selama macam ular ke, buaya ke? Ada bang. Ada, saya ingat lagi bang. Apa tu? Biasa jumpa dengan buaya. Buaya, ular, lipan. Pengalaman lipan, member saya, dia pakai slipper, dia duduk, lipan ada datang dekat kaki. Okey. Tu salah satu lah, kalau boleh, kalau nak pergi mancing. Dia kena gigit ke? Tak. Dia kena sikit. Tak ni sangat. Kena dilalu. Mungkin dilalu kot. Tapi besar. Saya suluh mak ai dah besar ni bang. Besar tu, besar. Tapi kalau boleh nak pergi mancing, kena ada safety lah. Safety boat. Kena ada safety boat yang tu kerja ni. Okay. Boat kuning tu. Kaki tinggi kan. Satu lagi saya jumpa ular. Ular saya mancing. Saya duduk kat sini dengan family. Saya pergi dah turun kat situ. Okay. Semak kat sini. Lepas tu ada motor tu lalu, saya tengok ular besar ni bang. Ular apa tu? Ular sawa? Tak tahu ular sawa ke ular tedung, saya tak tengok sangat. Ada brother tu naik motor, dia sebut Allahu Akbar. Saya pun tengok besar, melintas besar ni. Itu masa nak pergi sungai yang tengah mancing lah. Saya tengah mancing. Tengah mancing, tengah dia datang. menunggu. Saya duduk kat, contoh dia dekat bawah sikit, saya dekat tepi sikit. Orang tu lalu dengan motor, ada besar ni ular. Ular sawa ke ular tedung, saya tak perasan lah. Okey. Besar ni bang. Satu lagi buaya bang, yang paling seram sikit buaya. Buaya dalam 2 meter lebih. Dekat 2 meter Sungai lebih Jeneram besar tu. Sungai Jeneram, buaya bang. Masa tu saya tengok time air kering. Okey. Tak ada kering ke, mata air macam tak hujan seminggu. Dia bersidai dekat tepi. Buaya, saya nampak buaya. Member saya panggil. Ye, tengok ni. Tengok apa nampak. Buaya. Ada buaya. Buaya tu dia jauh lah. Jauh daripada saya, seberang. Dia ada seberang lah. Buaya ni, dia punya ni, kalau dia ada kat situ bang, memang dia ada kat situ bang. Kalau dia air tinggi ke besar ke, dia akan berlegar kat situ saja. Dia tak pergi lain lah. Dia tak pergi tempat lain bang. So dah pengalaman saya duduk kat situ, dia berlegar kat situ je. Walaupun air besar, air tinggi ke, air rendah ke, maksud dia berlegar kat situ. Dia ada kat sana kejap, dia ada kat sana kejap. Okey. Tapi dia tak pernah datang ke tapi kita sentiasa hati-hatilah. Hati-hati pun kan, kena beringatlah. Kalau nak mancing tu kena pakai sauk, kena pakai gacu. Jangan turun sembarang kalau ada nampak orang, kena bagi tahu, bang sini ada buaya, jangan. Saya pernah tengok sekali, ada budak kecil tu, dia pergi basuh tangan. Bang, saya cakap kepada dia, bang ni sini ada buaya bang. Bang, saya cakap pelan-pelan, tak nak macam bergaduh kan. Saya bagi tahu, bang, abang tahu tak sini ada apa? Sini ada buaya. Ya ke? Dia kata ya ke? Macam seolah-olah dia macam ya ke? Saya lama kat sini tak pernah nampak. Dia tak percaya. Saya pun tunjuk gambar video saya sendiri. Oh ya, terima kasih dia barulah dia punya apa? Dia punya kan. Okey, lepas tu ni soalan ni saya nak tanya sebab biasalah kita dalam perkawan kan. Kita berkawan, kita bawa geng apa. So betul bang. Pernah kena game ke? Macam kita ajak dia. Kena game. Kena game tu perkara biasa. Kita ajak, lepas tu dah last minute. Bro, tak boleh lah ni. Kena game tu perkara biasa. Tu kadang-kadang kalau sekarang saya pergi seorang. Saya tak nak. Macam berjanji ni saya dah. Pasal kalau saya akan beritahu. Kalau saya pasal mancing ni bang. Saya memang minat. Daripada segi apa, masa bang. Masa tu penting. Berjanji. Betul. Kalau kau cakap pukul 3. Pukul 3 kena ada. Tak awal sikit.
Jangan berjanji melengah-lengah. Baru nak pakai baju, ada kat kedai, ada kat situ, ada kat sini. Yelah. Saya tak suka. Macam janji Melayu orang cakap betul, pukul 3, pukul 4 baru sampai. Banyak kali. So kalau dalam mancing ni dia punya disiplin tu, so untuk dapat ikan ke apa, kepuasan tu kena tepat juga masa dia. Betul bang. Kalau pasal masa ni bang, saya pun tahu benda ni. Kalau pasal masa ni bang, saya tak boleh bang. Pasal masa ni saya akan, orang kata saya, atau ini disiplin. Besok pukul 10 saya dah ada dah. 9.30 saya dah siap lah. Pernah sekali saya berjanji pasal nak main keli. Okay. Dia janji kat saya, dia cakap kita pergi pukul 5 Okay. So dah pakai mandi ni, mandi pukul setengah dah siap lah, pukul 5. Tunggu kat kedai 4.30. Ingatkan pukul 5 dia dah siap. Rupa-rupanya call, saya baru balik kerja ni. Baru balik kerja. Kita dah membuat-buat ni. Nak mancing ni. Mancing keli. Last sekali, tak apalah. Aku pergi sendiri lah. Tak apa, aku naik motor sendiri, aku jumpa kat sana. Kan? Kau nak datang pukul berapa, kau datang. Yelah. Selepas pada tu saya dah kena macam ni, pernah kena macam tu, pernah kena macam ni. Ada banyak kali. Selepas pada tu saya nak berjanji, kalau boleh, kalau nak janji kat sungai. Kau nak datang, tak nak sudah. Tapi member tu memang persahabatan kan. Kalau boleh, janganlah buat macam tu lain kali. Betul tak bang? Kalau kita mancing ni kan? Kalau dah janji tu, janjilah, ikutlah janji tu kan. Jangan lipat orang kata. Jangan lipat kan. Kita siapa? Okay, so masa Abayi jumpa binatang liar tu, ada detik cemas tak? Macam contohlah macam buaya tadi jumpa, tiba-tiba kat sebelah nak terkam kaki ke apa? Tak ada, tak pernah. Cuma kita buat relax sajalah, Orang kata kalau dah tahu sini ada buaya, kita akan masuk dalam grup lah. Kita akan hebohkan lah. Hebohkan je lah. Hebohkan kepada umum, hebohkan kepada semua. Bagi tahu bahawasanya sungai ni ada buaya. Sebab kat situ dah ada signboard, dah ada 2. Cuma dia tak pasang lagi satu lagi. Mungkin dulu saya kat TMB tu saya dah pernah nampak, saya viral. Lepas tu ada, mula-mula tak ada signboard. Lepas tu ada signboard. Mungkin saya viral dah ada signboard. Satu lagi dia tak pasang signboard. Mungkin nanti insyaAllah nanti saya akan bagi tahu viral lagi. Mungkin dia suruh pasang signboard satu lagi. So maknanya tiap kali Abayi viralkan benda tu, so lepas tu datang lagi sekali terus ada signboard. Ya, ada signboard. Untuk keselamatan juga lah. Ini penting. Takut orang lain tak tahu kan. Betul. So ada satu soalan ni macam agak kontroversi jugalah. Orang cakap pancing kolam ni berjudi. Betul ke? So ada ke semua kolam ataupun ada setengah kolam je yang kita kategorikan sebagai berjudi ni? Kalau judi ni ikut kira bang, dia dah standby awal-awal lah. Ni ikutkan, kalau ikutkan umum macam ni memanglah judi. Tapi kalau dia dah standby awal, dia punya duit tu dia dah standby awal. Jangan guna duit yang duit yang apa kata? Jangan guna duit yang orang bayar tu. Orang kata dah ada duit, kita dah ada sponsor daripada sponsor-sponsor. Guna duit tu maksudnya? Maksudnya macam main judi ni macam kita pertaruhkan. Duit tak ada, kita guna duit yuran, kita guna duit duit yuran orang bayar tu jadikan sebagai hadiah. Ya. Betul. Tapi kalau benda tu kita jadikan macam mana kita standby awal-awal berhadiah tu. Kita jangan gunakan duit. Yelah, maksudnya hadiah tu biarlah daripada sponsor. So jangan guna duit daripada orang yang bayar lah. Kalau guna duit daripada orang yang bayar, lepas tu duit tu kita jadikan sebagai hadiah, itu jadi judi lah kan. Tapi ikut istilahnya sebenarnya kali daripada mindset orang ramai sekarang judi lah. Tapi kita kena tanya orang yang pakar lagi lah kan. Macam tu lah. So kita pergi segmen seterusnya lah. Persediaan sebelum memancing ni, perkara yang first, apa yang sediakan kalau untuk mancing, peralatan mancing lah. Peralatan mancing, batang kain, batang mancing, peralatan mancing lah kita kena standby. Kalau untuk mancing ni benda tu lah. Itu je lah. So lain-lain macam Bayi cakap dia kena safety apa. So macam
Kalau cerita pasal ni dulu Okay. sungai dulu Kalau sungai kita kena ada torchlight, headlamp, Alright. lampu, Okay. boat kuning, Okay. safety kita. Benda-benda tu kita ada semua. Kita kena ada parang ke, kena ada cangkul. Parang, kenapa kena ada parang? Kadang-kadang kita tak, kalau macam sungai ni macam-macam ada binatang-binatang. Kita tak tahu apa benda binatang besar kecil, babi kan. Kita tak tahu. Kita macam sungai ni, mungkin kita sungai mana kita pergi, tengok pada sungai. Mungkin sungai tu kita tak tahu kat belakang ke. Mungkin kita pergi seorang-seorang. Mungkin kalau kita pergi seorang, kita stand by pisau pendek, selit kat sini tepi, pisau, parang ke apa, tak kisah. Saya punya member macam-macam dia bawa parang, dia bawa standby. So maksudnya kalau sebut pancing sungai ni sebenarnya nak pergi ke sungai tu bukanlah dia sungai tu tepi jalan gitu, dia macam kena masuk hutan juga ke apa ke? Sungai ni ada banyak sungai bang. Sungai Jeneram, sungai yang ekstrim sikit, Sungai Pahang, sungai yang masuk dalam ada sungai dekat bandar. Dia tengok pada situasi sungai dekat mana, tengok pada tempat sungai tu kat mana. Tapi kalau sungai tu dalam sikit, kita kena standby lah apa yang kita kena ni. Pisau. Yelah, standby barang-barang tu bersesuaian dengan lokasi yang kita nak pergi tu lah. Torchlight, macam benda-benda lagi macam buat nyamuk. Okay. Untuk kita punya nyamuk ni. Ni. Alright. Okay, faham. So persediaan mancing kolam dengan sungai ni, macam Abang cakap tadi, dia sama tak? Kalau kolam dengan sungai dia berlainan sikit. Okay. Daripada sudut sedih pula. Daripada segi, tak apa, tak ada hal ni. Daripada segi arus. Kalau sungai ni dia jenis berarus. Okay. Kalau kolam ni air dia mati. Okay. Air dia tak mengalir. Air dia tak mengalir. Okay. Tu perbezaan dia. So saya rasa macam ada video kan, video setup. Boleh kita tengok video tu? Tak ada lain ni. Jadi biasalah kita prepare dulu barang-barang terabur, kita tak asingkan barang-barang ni. Contoh gini lah. Bagi sungai, kita kisah bagi sungai. Bagi sungai. Banyak juga barang. Ni bagi sungai. Sediaan untuk barang-barang untuk ngekor ni. Dia kena asing dah. Beres. Okay. So saya tengok tadi, bagi saya lah, saya tengok macam bersepah juga banyak dia punya barang tu dengan tong kuning tu apa semua tu. Okay, boleh explain sikit apa benda tu sebenarnya? Tu semua tu barang daripada mancing kolam, mancing sungai. Alright. Sebab kebiasaan kalau kita balik, benda tu bersepah. Tu standard lah, bersepah sikit. Daripada balik tu kita kena asingkan lah. Bagi susun balik ni sungai ni. Kadang-kadang kita terambil daripada barang kolam, terambil kat sini. Terus kita adjust balik, kita asingkan. Alright. So yang saya faham kat sini maknanya setup untuk sungai dengan kolam ni dia memang tak sama lah. So setup kolam lain, betul. setup sungai lain. So yang dia lagi banyak persediaan tu kolam ke sungai? Sungai pun banyak. Sungai pun banyak. Sungai tak berapa nak banyak. Okay. Kolam banyak. Kolam pula yang banyak. Sebab apa kolam banyak? Sebab ini yang sebab saya tak biasa mancing. So bila saya gambarkan benda ni daripada apa yang Abang cerita lah. Jadi kat sungai tu saya fikir macam tempat tu tak ada apa. So kita sendiri yang pergi kan. So kat situ kita kena standby macam-macam lah untuk safety, untuk mancing. So macam tak ada peralatan, tak ada kedai, tak ada apa. So kita kena bawa semua tu. Macam kolam pula, dia macam ada satu tempat khusus kau kan. Dia tempat khusus. So kat situ macam patutnya macam lebih kurang daripada sungai. Kolam. Kolam dia lebih kurang sama banyak lah. Kita tengok situasi. Situasi pada orang tu. Biasanya dia nak ikutkan sungai banyak, kolam sikit. Betul. Kalau ikut logik saya macam tu lah. Sungai banyak, kolam sikit lah. Tapi sebenarnya sikit kat situ. Tapi sebenarnya dia lebih kurang je lah sebenarnya. Dia tengok pada setup lah. Kalau nak cerita pasal kolam macam ni. Pancang, perlukan pancang, pelet. Pancang Pancang tu pancang bawah. Orang panggil pancang bawah. Pancang yang letak dekat bawah.
Itu apa tu? Dia penyendal ke apa? Tempat letak bantal mancing. Oh, iyalah dia kira macam saya rasa benda tu dia tegak macam tu, lepas tu boleh letak pancing atas dia kan? Dia lain sikit. Oh, lain sikit. Dia lain sikit. Dia kat bawah bang, dia macam ni. Dia dekat bawah. Okey. Kalau yang sungai dia akan berdiri. Alright. Berdiri. Yang berdiri, okey, faham. Ya, dia ujung dia macam Y macam tu. Kalau yang banyak sikit lah. Kalau yang banyak sikit sungai lah bang. Sungai. Cuma dah ni dah. Okey. Saya setuju. Got sini sikit. Takut kamera. Kamera fokus. Tak mahal belakang dah. Kamera fokus, tak apa. So, macam Ayi lah. Pilih joran panjang, milih macam mana bagi pilih joran tu? Memilih joran ni tengok pada situasi. Kita nak mancing kat mana, di mana, dekat mana. Okey. Situasi saya sebut pasal ni dululah. Saya sebut pasal sungai. Sungai dulu lah. Okey, sungai. Okey. Kalau sungai, pemilihan sungai bagi saya suka pakai 8 kaki. 8 kaki 8 kaki. Agak panjang juga tu. Pemilihan dia jangan terlampau berat, kalau boleh kita nak ringan lah, ringan. Lagi untuk kita campak dia tu orang kata best lah. Tapi sebenarnya untuk sungai tak ada masalah kan. Jadi ringan, sebab saya pernah nak beli pancing. Jadi kalau lagi ringan tu sebenarnya lagi mahal, betul tak? Dia tak ada mahal sangat. Kita ada tempat yang murah. Tempat dia pilih ada yang second hand. Oh ya ke? Kalau yang baru tu mahal sikit. Kalau yang baru mahal. Kalau beli yang second hand, okey, yang second hand dapat murah. Kita kena pandai, bijak membeli. Betul. Bijak membeli. Ya. So macam mana Abi pilih kekili size reel tu tengok juga pada kita nak mancing kat mana. Contoh kita target kalau orang jenis berduit, kekili tu jenis orang yang berduit kan, dia akan asingkan. Okey, ni nak mancing dekat laut, ini nak mancing dekat kolam, ni nak mancing dekat sungai. Ada dua pilihan. Tapi orang yang tidak berduit, kurang dua-dua boleh pakai. Beli je saiz 5,000. Alright. Saiz 5,000 dua-dua boleh pakai. Saiz 5,000 Saiz 5,000. Dia ada berapa banyak saiz? Dah ada banyak bang. Banyak. Sangat banyak ke? Bukan saya tahu 800 sampai ke 1,000 apa daripada saya lupa dah berapa sampai ni. Tapi dia memang banyak saiz lah. Ada banyak saiz. Okay. So untuk setiap tempat tu, lepas tu target kita macam mana, lain lah setup dia. Okay. Yang saya bukan dapat tahu, yang pengalaman saya saiz 4,000, 5,000 cukup memadai. Okey. Tali, kalau macam tali braided atau mono, berapa pound tali tu kan dia ada dia punya tu kan. Dia mono dengan ni dua-dua pun boleh pakai. Okey. Itu pula pada diri sendiri. Kalau macam mono, tali tansi ni kita lebih pada kolam. Alright. Kalau tali braided lebih pada laut. Nak main sungai pun boleh juga, main sungai. Tak ada masalah. Juga. Tak ada masalah. Tak ada halangan. Kalau mancing sungai ni tak ada halangan. Kau nak pakai apa pakai, tapi dia senang terbelit sikit lah. Bila kita kena berdua. Contoh kau pakai tali tansi mono, kau pakai braided. Dua-dua jumpa yang ni memang terbelit bang, susah nak buka. Tapi kalau mancing kolam kena pakai tali tansi mono, kena pakai tali mono. Jangan pakai tali braided. Jangan pakai. Kalau newbie pakai tali braided jadi bersipul lah. Memang boleh pakai, tapi untuk newbie orang dah tahu dah. Kau budak baru. Kan? Kalau boleh kau tukar. Okey. Dia sebab macam tali braided tu lagi susah nak handle. Dia tali braided ni tak susah. Dia terbelit bang. Sebab dia terbelit susah nak buka. Lagi kalau dapat ikan, yang ni tengah tegang. Tengah fighter, ni tengah dapat ikan, ni dapat ikan. Yang tali mono ni boleh putus tau. Dia kena boleh putus. Okey. Kena ikan tu berbayar pula. Memang putus, memang tak mengamuk orang ni. Yelah, betul lah. Okey, faham. Jadi kalau kita dah cakap size reel apa semua. So mata kail tu macam mana pula? Sebab saya tengok macam ada macam banyak jenis juga kat mata kail ni. Mata kail pun terpulang pada kita juga. Orang tu minat apa dan kita tahu benda tu memang selalu
biasa kita akan pilih yang tajam lah. Memang semua tajam tapi yang lagi kualiti tapi murah. Ada kebanyakan Ada kualiti tapi murah. Betul ada ke? bang, kualiti tapi murah, dia ada jenama dia. Tapi tak boleh sebut kot kan. Tak boleh sebut lah. Dia ada jenama dia. Nanti dia orang kena bayar pula dia, kita. dia ada kena jenis bang. Dia kena ada jenis dia. Ada macam-macam jenis. Okay. Ada jenis pattern. Yang ni kita kena pandai-pandai pilih lah. Daripada segi murah sampai mahal. Macam mana mahal pun abang pulang sendiri. Kalau abang jenis berduit bang, alright, abang pilih yang mana, seberapa abang nak beli, abang beli je. Tapi kalau saya memilih, saya beli yang murah tapi banyak. Tapi dia punya kekuatan padu. Sebab apa kena banyak mata kail tu? Kadang-kadang biasa putus bang. Yelah putus hilang terus lah kan. Biasa kalau macam kolam ni putus lah, selalu putus. Kadang kita tak tahu putus kan, senang putus, senang. Tengoklah macam mana, kadang-kadang kena kayu, kadang dekat dalam kolam tu ada kayu juga. Putus kan. Jadi rosak, kena tu lah, ganti lah kan. Okey, perlu okey. Saya nak tanya, macam tiap kali mancing ni, apa barang wajib yang selalu orang lupa nak bawa? Nak ikutkan wajib bang, banyak benda wajib bang yang lupa. Kadang-kadang 15 benda banyak banyak. Okay. Tapi tak adalah semua tertinggal. Kadang-kadang tu gunting. Kita perlukan gunting tertinggal. Kadang-kadang kita nak mancing pelet tertinggal. Pancang tertinggal. Itu kalau untuk kolam lah. Pancang tertinggal. Benda-benda penting tertinggal. Kalau macam sungai pula, pancang tertinggal. Kadang-kadang tu kalau roti boleh cari. Kena benda-benda penting pula, pancang pun boleh cari tapi tertinggal lah kan. Gunting, benda yang kita nak guna. So barang wajib tu adalah barang yang memang masa nak mancing tu kena ada. Ya, kena ada. Mata kail benda wajib. Mata kail tertinggal. Kalau ada kawan tak apa, tak ada kawan, jadi pakai batang kayu lagi. Alright. So okay, macam sekarang ni saya nak korek sikit lah. Macam rahsia dalam umpan tu. Sebab saya ada buat research sikit. Macam umpan ni ada macam-macam jenis, apa semua kan. So setiap ikan ni dia ada kegemaran. Ada bang. Kalau kolam ni dia ada kegemaran dia. Kalau macam umpan, saya cerita pasal ni kan, sungai dulu kan. Kalau sungai, kegemaran dia, umpan dia adalah buah kan. Buah. Buah apa tu? Buah ara. Buah ara? Ya. Ara. Buah ara. Dia buah ara. Okey. Buah ara boleh, buah ara boleh. Ada gambar buah ara? Saya tak. Oh, ni buah ara. Oh, banyak dia kecil-kecil dia macam memang cukup bang, cukup. Orang kata buah ara ni, orang kata patin sangat minat bang. Saya target patin lah. Sungai ni saya target patin. Okey. Memang cukup minat. Ikan patin. Yang pertama buah ara. Alright. Yang kedua buah lakum. Roti, cengkerik. Roti, cengkerik. Yang biasa saya dapat dengan buah ara lah. Saya guna buah ara. Jimat kan, memang jimat lah. Roti pun boleh. Roti saya selalu tengok. Gardin. So macam saya selalu tengok lah kalau pakai roti tu. Lepas tu cacing, cengkerik. Tapi buah ara ni saya tak pernah tengok lah. Ya tu kalau set up dia tu kalau sungai lah bang. Tu kalau sungai. Sungai ada dua. So kat kolam tak boleh lah. Kolam kalau buah tak boleh pakai. Buah tak boleh pakai. Roti boleh. Roti pellet, tepung. Kalau kolam, roti pellet tepung. Okey. Ya. Faham. Favorite untuk kolam pula. Okey. So maknanya umpan yang paling menjadi sepanjang pengalaman masa mancing tu, dalam banyak-banyak ni lah, apa umpan paling menjadi? Yang paling jadi kira selalu dapat lah. Kalau tiap kali baling pakai umpan tu mesti dapat tu. Kolam ke sungai tu saya nak tanya tu? Sungai ke kolam ke? Yang biasa paling dapat kalau yang saya cerita pasal ni juga dulu sungai, buah ara lah. Buah ara dengan roti lah. Okey. Saya dapat sendiri lah buah ara dengan roti. Ataupun kelapa sawit. Tapi yang umpan killer buah ara lah. Buah ara dengan roti. Dua tu je. Okey. Buah ara, roti. So kalau kolam pula macam mana? Kalau kolam pula dia ada punya special scientist sikit. Pellet, pakai pellet ataupun pakai tepung pellet. Lepas tu pakai ni tepung pellet roti. Tepung pellet roti. 3 benda. Kejap, ada gambar tak dia ni pasal umpan ni?
Okey. Ni bang Santi bang. So Bang kat sini eksperimen. saya tengok ada 3 jenis gambar ni. Ni apa ni? Macam bahan kimia apa? Ni jangan masuk barang kimia pula bang. Itulah dah saya Ni tengok barang sebab saya saintis, tak bang. tahu. Ini game-game macam ni tahu lah apa benda ni. Saintis orang panggil saintis kolam. Alright. Tapi tak ada saintis bang, tapi kita dah tu botol tu abang faham lah. Kalau abang nampak tu yang kat sana nampak abang teka sendirilah apa botol apa tu Yang mana tu? Tu dah kantor itu lah. Dah, Okey, dah faham. Okey, faham. Tutup. Okey. So macam yang belah sini tadi saya tengok ada dia macam biskut tu apa semua kan. Tu biskut lah. So tu biskut tu jajan. jajan lah. Jajan tu biasa kalau mancing kolam kita akan dua tali untuk perambut. Okey. Leader lah Alright. kan. Letak jajan. Alright. Baru kita kepal dengan, kalau kita nak pakai pellet kita letak jajan dulu baru kita kepal pellet lah. Apa pellet. Alright. Jajan tu benda wajib kena ada. Kalau untuk mancing kolam benda wajib kena ada untuk mancing kolam. Kena kepal dia, tepung ke. Kita tengok pada situasi kolam tu. Kalau kolam tu, contoh kolam tu dia tak bagi main tepung. Tak boleh main tepung. Tokel tu tak bagi. Tokel tu tak bagi main tepung. Kita pakai pellet ataupun pakai roti. Sebab apa ada tempat dia tak bagi, ada tempat bagi. Ada setengah tu, kalau tepung ni, ikan tu jadi kurus. Jadi mengecil. Oh, macam tu Betul bang. Memang betul. Saya tengok memang ikan tu mengecil. Ikan tu jadi memanjang, jadi kurus. Kalau dia pakai pellet bang, dia jadi gemuk. Roti dengan pellet tu pasal dia bagi pellet dengan roti. Dia maknanya dia nampak gemuk dengan kurus tu masa naik. Masa naik tu ke apa? Nampak bang. Kalau abang naik tu memang dia akan dia punya perut tu gemuk macam botol macam ni. Tapi kalau ikan yang makan tepung, ajar tepung, dia kurus. Kurus lah. Okey, faham. So macam mana kita nak tentukan umpan ikut lokasi? Kalau tak tentukan umpan, kita lebih pada lokasi juga bang. Kita lebih pada lokasi juga dulu baru kepada umpan. Kita tengok spot dulu. Kita tengok spot dulu bang. Kalau kolam kita tengok spot dulu. So bila kita target dulu spot mana kita nak Spot tu dulu, bang. baru kita boleh buat umpan mana betul. mana lah. Yang penting kita target spot dulu. Sungai pun sama, kita target spot dulu. Kalau kolam ni kita target spot. Contoh kita nak spot yang ni. Di kolam ni kita kena belajar. Dia ada spot ikan besar, spot ikan gasak, spot kupau. Apa kupau? Spot kupau. Ikan kupau ni susah nak dapat. Ikan spot yang susah makan. Dia bukan kumpau lah. Bukan, tak. Dia susah makan sikit. Mungkin kat situ, mungkin ikan situ tak main, mungkin air cetek, lapor cetek, air tak dalam. Okey. Kita kena tahu spot dulu. Bila kita dah tahu spot, kita baru setting umpan. Alright. Umpan apa pun tak kisah. Semua dia makan. Okey, faham. Roti dia makan, pellet dia makan, tepung dia makan. Okey, faham. Selepas tu, insya-Allah dengan rezeki, pacak-pacak lagi. Orang panggil pacak. Pacak. Okay, maknanya tinggal je lah. Bukan pacak tinggal macam tu bang. Dah tu? Orang panggil pacak. Kita ni pacak. Bukan. Dah tu? Pacak. Orang panggil pacak. Biasa macam kolam ni dia letak macam ni kan. Okay. Letak macam ni. Alright. Panggilan untuk ni. Kalau bahasa kampung, bang, ikan dah makan. Kalau bahasa kolam orang panggil pacak. Okey, baru saya faham. Ikan tu tarik. Kring. Pacak. Orang panggil pacak. Saya mula-mula tak tahu juga dulu bang. Orang panggil pacak. Pacak? Apa benda pacak? Pacak? Saya tengok apa benda pacak. Yelah, rupanya ingat kan pacak duduk tegak ke apa ke? Rupanya pacak ni adalah pacak. Orang panggil pacak. Bang, pacak bang. Pacak. Maknanya ikan tengah makan lah. Ikan tengah makan tu drag bunyi. Lepas tu terus sentap bang. Sentap atau panggil setok. Orang kata panggil setok. Setok bang. Setok. Sentap. Ya, Okey, sentap. Okey, so kalau dah kita dah cakap pasal umpan ikut location. So memang lain-lain lah. So macam jenis umpan pun kita nak pakai pun kita kena tentukan dulu spot dulu. Yang penting spot dulu kan. Kalau nak mancing mana-mana spot dulu baru ni. Kalau sungai spot cari tempat teduh, tempat selesa. Okey. Kan? Kalau mancing kolam spot yang penting. Terki dulu ke, bertanya orang dulu ke. Yang penting spot dulu. So kesilapan yang biasa
Macam masa nak sediakan umpan tu. Sediakan umpan, biasa kita kesilapan, biasa ni lah. Kalau contoh kolam ni pakai tak boleh pakai tepung, kita buat pellet. Dan macam mana? Kita macam kolam ni kita dah bawa tepung. Tapi kolam ni tak boleh main tepung. Yelah macam Abi cakap tadi lah kan. Ada tempat ni token ni tak bagi main ni. Betul. Kita tak tahu pasal benda tu. Kadang-kadang kita standby 2. Kadang-kadang tak standby jadi macam tu lah. Tersalah. Itulah tersalah. Ini kalau salah umpan ni punca-punca kumpau lah. Punca-punca kumpau. Betul kan? Dia kurang punca kumpau. Alright. Terus jadi thrust. Alright. So okay, saya rasa kita berehat dululah. Lepas ni kita akan sambung lagi segmen kita. So jumpa selepas ini. Anda sedang menonton rakaman siaran live podcast Sebalik Kalam. Assalamualaikum. Kembali kita semula di Sebalik Kalam. Okay, so Abi, kita teruskan kita punya segmen lah. Boleh. So sekarang ni kita nak masuk ke segmen teknik kita nak tewaskan ikan. So bila ikan tu dia makan umpan tu, so apa perkara yang pertama yang kita nak kena buat masa tu? Masa mula-mula kita kena bila ikan tu makan umpan, contoh macam bila mesti ada feel ke apa ke. Kalau cerita pasal ikan makan umpan tu alright. Kita kena boleh kita kecek ni. Boleh terus kan. Kalau Abi selesa kita kecek Kelantan Abi selesa gitu kecek. So saya sendiri pun akan follow Abi lah, kecek kita cuba kecek Kelantan lah. Ya. Alright. Terus kalau untuk sekali lagi untuk umpan makan tu bila ikan tu dia makan umpan tu, umpan lah. So perkara pertama yang kita perlu buat, kita kena tenang, kena relax. Alright. Ada setengah orang tu dia gobok apa. Kita kena kenal pasti, bukan kenal pasti macam tengok. Saya macam faham situasi tu. Sebab saya sendiri dulu dia tu dia gobok apa macam kelang kabut. Macam dia relax bang. Alright. Kalau macam sungai, kalau dia makan kita nak tengok situasi gapo. Dia gini. Kalau dia makan gini sup dia tunjuk macam ni. Alright. Kita ambil terus sentap masuk setok tadi lah. Kalau ngai kolek pula kita bagi dia tarik ikan tu, tarik dulu bunyi drag keluar. Alright. So masa dapat tu ikan tu perlu ke kita macam sentap dia, tarik kuat-kuat? Dia tak ada kuat sangat. Dia orang kata tak ada kuat sangat, dia sikit-sikit lah. Sikit-sikit je. Tu boleh pada so macam gambar ni, gambar yang keluar ni ni masa ni apa? Ni orang panggil dah pacak. Dah pacak. So maknanya masa ni ikan dah makan lah. Ikan dah makan dah. Okay, right. So macam mana nak kawal drag? Nak kawal drag tu tengok situasi ikan tu besar tu kecil. Kita dapat rasa ikan tu besar kecil. Lepas tu kita angkat atas sikit. Lepas tu kita jangan bagi dia longgar, bagi dia kendur. Apabila dia kendur, persen untuk dia terlucut tu banyak. Kita bagi tegar. Ada gambar boleh tu? Kita kena bagi tegar. Tak ada gambar yang tu. Okey, tak apa. Kita kena bagi tegar, jangan bagi kendur. Walaupun main sungai pun sama, jangan bagi akak tinggi-tinggi. Alright. Akak tinggi-tinggi kita jangan bagi kendur. Apabila kendur, ikan tu lari, takut dia senang terkeluar daripada mulut. Okay. So inilah teknik yang kita nak kena belajar lah. Siapa yang nak baru nak belajar mancing apa, teknik-teknik macam ni lah. Satu lagi, kita kena mengawal drag tu. Drag. Jangan kunci. Okay. Drag jangan kunci. Alright. Kan? Bila kita dia punya mesin tu lah. Mesin spool tu. Okay. Kita jangan kunci. Kita buka sikit. Okay. Kita sebelum kita nak capak tu, kita tarik dulu. Krek. Jangan kunci. Bila kita kunci sekejap lagi, kalau mancing kolek, dia boleh terkejung dalam pola kolek. Terkejung kolek. Putus. Dia sentap. Pow, putus. Terjun kolam tu kita yang terjun ke? Batang ngai tu terkejung. Batang tu. Dahsyat ke? Sungai pula, dia agak tunduk. Silap-silap. Batai mancing tu, batai untuk pancang tu, boleh belok ataupun boleh putus. Okey. Dia fikir tu sentak, dia putus. Okey. Kalau drag terbuka, mungkin krek dah kena berbunyi. Krek. Ikan tu dia macam
dia apa ni macam ada main sikit lah. Ada main. Dia main sikit. Okay. So kesilapan yang paling biasa orang buat kalau ikan terlepas sampai ikan tu terlucut. Kalau ikan terlucut, kebiasaan mungkin pemilihan tali. Tali. Tali mungkin tali kecil. Mata kain kecil, tali kecil. Alright. Bila ikan tu terlepas, mungkin dia pergi dekat, dia punya ada satu kalau ngai kolek dia ada satu apa panggil, macam kolong, bukan kolong. Kalau ngai kolek tak ada kolong, dia ada macam lubang air. Kena benda-benda tajam. Alright. Macam dekat kipah. Okay, faham. Tu salah satu boleh terlucut lah. Habis je apa ni, geng-geng produksi dia minta kita kena borak dalam dialek KL jugalah, sebab Boleh, nanti boleh. kita nak set caption tu. Boleh. Itulah. Senang sikit. Saya pun sorry lah, terpaksa kita kena jadi orang KL juga sekarang. Boleh. Alright. Nak cakap So, KL tadi. tak apa, janji kita santai je. Okay. So macam tu lah kesilapan yang selalu orang buat lah. Maknanya pemilihan dari segi pemilihan tali dengan tu lah. Tali tu pasal kita. Tapi kita boleh tahu ke kat situ, macam contoh kalau kat sungai, kita tahu ke kita nak dapat ikan besar ke apa dah? Kan tali kan dia ada jenis set untuk ikan besar, ikan kecil ke kalau apa boleh ke. kita terus pilih yang besar terus. Jangan pilih yang kecil. Kita tak tahu situasi dekat dalam kolam ataupun dalam sungai. Okay. Ikan besar ke kecil. Kita pilih je, terus pilih yang 50 LB. 50. Dia punya 50 pound lah. Dia punya LB. Pound. Okay, faham. Kekuatan dia lagi kuat. Jangan pilih yang kecil. So maknanya memang masa setting tu terus setting yang berat terus lah. Jadi senang lah. Okay, so banyak faktor dia lah daripada boleh terlepas. So mungkin kita tak pandai mengawal drag tu. Okay. Dia banyak benda lah nak kena belajar. Cara kawal, cara pemilihan barang-barang tu semua kan. Mata kain, tali, dia punya tali, dia punya mesin pun sama. Mesin pun sama juga. Mesin pun sama. Yang mesin ada, saya tengok mesin ada yang jenis bawah lah, atas lah. Yang jenis lepeh. Itu untuk casting. Untuk ni yang atas tu lebih pada kepuasan diri sendiri lah. Kalau yang dia panggil BC. Kalau yang tu pun boleh juga, tak ada masalah. Tengok pada orang lah, mana-mana boleh pakai. Keselesaan lah. Itu senang sikit orang nak campak. Itu senang sikit dia nak campak. Kalau yang pakai spinning itu dia lambat. Maksudnya itu style sikit. Betul. So macam mana kalau dapat ikan besar tu, macam mana kita nak handle ikan tu? Nak handle? Kira macam mana kita nak kontrol bila dapat ikan besar tu? Kontrol. Macam kita kontrol saja. Kita bagi dia, bila kita kontrol, kita sentap sekali, kita kontrol dia. Macam saya cakap tadi kan, kita angkat, bagi dia keluar, bagi dia tarik. Kalau ikan tu tarik, bagi dia tarik dulu. Tarik. Kalau berhenti, kita pump. Main angin lah orang kata. Main angin. Kita pump, tarik, pump. Kalau dia tarik lagi, bagi dia tarik. Kita letak dekat bawah ketiak ke, letak kat sini, letak kat pinggang lah. Bisa letak kat sini pun boleh lah. Okay. Lepas tu tarik masa tu, kita layan dia. Maksud dia, orang panggil layan. Bagi dia tarik dulu. Dia nak bagi ikan tu penat lah. Ikan tu penat. Kita tarik, dia keluar lagi, dia tarik lagi. Tapi kita kena tengok pada situasi. Jangan kacau orang. Maksudnya sebelah-sebelah ni ada orang. Jangan sampai kacau. Drag tu kena kunci sikit. Jangan terlampau ketat, jangan terlampau longgar. Yelah, jangan sampai dia macam ikan tu dia bawa kita punya tali tu cross dengan tali orang lain kan. Okay, faham. So bila kita nak kena guna tangguk tu? Tangguk tu masa ikan tu nak naik. Maksudnya dah sampai kat tebing, orang dah standby dah tangguk. Okay. Orang tu dah standby. Ada orang lain lah nak betul. kena. Kalau untuk mancing kolam, orang tu dah standby tangguk dah. Okay. Memang standby automatik. Okay, faham. Walaupun orang tak kenal kita, orang akan tolong kita. Macam tu Ya, kalau mancing kolam macam tu bang. Kalau orang tak kenal, orang datang, orang kena pegang sauk lah. Okay. Sauk kat situ ataupun sauk sendiri. Kadang-kadang orang tu tanya, bang, mana sauk abang? Tak pun orang tu ambil sauk dekat kolam lah. Dia standby, ikan dah dekat, dah naik atas air sikit, dia standby, dia tolong sauk. Rupanya dia tak adalah macam kalau kita yang pergi kau aku je. Dia tak adalah macam tu. Tak ada macam tu bang. Kadang kalau kolam patin macam tu bang. Kita walaupun kita datang seorang, dia tolong tangguk. Okay. Ini cerita dekat kolam lah. Cerita kat kolam. So kolam. kalau dekat sungai tu, kalau perlu pakai tangguk lah.
ikutkan perlu pakai tangguk. Tapi untuk dia punya ni patutnya perlu. Tapi kebanyakan orang tak bawa. Oh, Malah nak bawa. Susah nak bawa. Susah. Sebab apa Susah. Biasa orang standby gacu. Gacu tu apa pula? Gacu tu seperti benda cangkuk tajam. Oh, okey, faham. Orang mancing cakap gacu. Gacu. Alright. Cangkuk tajam. Yelah, cangkuk tu lah. Okey, faham. Nak bagi apa? Hook terus ikan tu. Ada setengah tu kalau dekat sungai, kalau tebing dia tinggi. So pakai gacu lah. Nak elak daripada macam-macam lah. Macam ni ada yang buaya, ada ke pakai gacu. Kalau kolam biasa pakai sauk lah. Okey. Tangguk sauk. Yelah, kalau tempat tinggi takkan kita nak turun pula. Betul, Turun buaya duk menganga. Betul. Kan? So dalam mancing ni kisah kita nak cakap kisah yang paling diingati lah. Kira Abai sendiri. Strike yang paling besar yang pernah Abai dapat. Strike yang paling besar tak adalah besar sangat. Tapi sekarang kalau yang macam ikan besar-besar tu, kalau boleh saya mengelak sikit lah. Saya mengelak. Kalau ikutkan besar, ikan yang besar ni. Ni besar juga ni. Ni dalam 25 kg lah strike. 25 kg. Kalau boleh ikan ni saya nak elak. Tak nak ni sangat. Ni patin kan? Patin mekong. Oh, patin mekong. Alright. Tapi ni tak besar sangat. Ni kecil. Ni kategori kecil. Macam ni pun panggil kecil? Kecil bang. Ada lagi besar. Dahsyat ni. Abang kena try sekali bang. Dahsyat. Kalau yang betul-betul bang 50 kg pun ada. 50? Ya betul. Kalau dekat Thailand boleh jadi 100 kg pun ada. Tapi saya cerita dekat Malaysia je lah. Dalam Malaysia. Okey. 49 kg. Tapi kalau boleh ikan besar-besar saya tak nak tarik sangat. Penat bang. Dia penat. Oh, penat lah pula. Abang memang penat. Abang kena kadang-kadang kalau tak pandai kawal bang, 1 jam belum tentu boleh naik. Tu pasal kita kena buat pemilihan tali, pemilihan reel. Okey. Tali, reel, batang mancing. Alright. Kalau tak sesuai dengan benda tu tiga-tiga ni, memang sejam 2 jam. Yelah. Sebab tu lah kita macam Abai sendiri cakap tadi, kita terus set yang berat terus supaya kita boleh hadap lah ikan besar ni kan. Betul. Okay, so sekarang kita ada soalan daripada penonton. Boleh tunjuk sikit? Okay, emoji. Okay, space sikit pot mancing udang. Mancing udang lah pula. Ada pot. Spill ni maksudnya bagi tahu lah. Macam udang ni abang kena pasti. Abang kat mana bang? Abang duduk kat mana? Negeri mana? Area mana? Abang kena tahu. Dia ada spot-spot dia bang. Kalau saya cerita pasal ni lah. Kalau saya cerita pasal Sungai Jeneram. Okey. Sungai Jeneram ada spot yang udang tapi dia susah dapat. Tapi jarang didengari orang mancing udang. Tapi kat situ tapi kalau nak udang, dia punya spot satu lagi tengok pada kalau nak cerita kalau spot yang betul saya cerita kat Kelantan lah yang tempat saya pengalaman saya. Right. Spot tempat dia kata semak-semak macam ada rumput-rumput tepi-tepi. Abang tak payah campak yang ujung-ujung, abang campak tepi je. Abang campak tepi, abang pakai udang baring, udang kertas. Oh, dia nak mancing udang ni, dia kena pakai umpan tu pun udang juga Udang juga. Pakai umpan pun boleh, pakai udang kertas boleh. Pakai cacing boleh. So apa ni? Maknanya udang ni kalau pakai yang bread roti apa semua tak jadi lah. Tak boleh. Roti tak boleh lah bang. Roti tak boleh. Dia punya pemakan ni adalah udang. Udang juga lah. Laju. Faham. So ada lagi soalan? Okay, Alif Story, daripada Alif Story. Ada pengalaman mistik tak bang? Pengalaman mistik. Kalau pengalaman mistik kan, mistik ada banyak bang. Kalau nak cerita pasal mistik bang, saya cerita pasal Sungai Jeneram lah bang Okey. Sungai Jeneram biasa saya pergi seorang lah. Saya pergi seorang. Masa tu tak tahu bunyi apa. Bunyi musang ataupun dia bunyi macam mengilai. Nak kata mengilai bukan mengilai. Oh ya. Masa tu saya dapat 3 ekor ikan. Kebiasaan ikan yang mungkin musang. Okey. Kan. Member saya sampai lari tau. Lari. Kemah balik. Bawa bunyi dia seram sangat ke Bunyi apa? dia seram bang. Kalau abang duduk bang, abang macam benda mengilai. Macam benda mengilai. Tapi sebenarnya betul ke tak? Saya tak tahu situasi apa. Orang cakap musang.
Orang cakap musang tapi kat tak tahu musang ke apa, tapi benda tu macam benda tu kan. So abang sendiri pernah kira abang sendiri yang macam pernah alami benda tu? Saya sendiri alami tu bang. Yang tu lah. Ya betul. Saya sendiri alami tu. Saya tengah mancing. Memang tengah mancing, saya berdua. tapi member yang lari tu. Member yang lari. Bukan lari, dia nak kemar-kemar, dia tahu dia bunyi benda. Okay. Saya jiwa mancing, saya nak kata biar lantak kau. Lah. Penting aku nak mancing, aku nak ikan. Aku tak kacau kau. Kau jangan kacau aku. Kan? Saya duduk kat situ bang. Memang kau nak bunyi, kau bunyi lah. Janji aku dapat ikan. Kebiasaan orang cakap apa bang? Kita jadi syok. Bila ikan tu makan, syok ada benda, dia jadi syok. Habis syok, kadang benda dia bagi. Kadang-kadang ada benda. Kan? Tapi saya biar, aku nak mancing. Aku tak kacau kau jangan kacau aku. Aku nak mancing je. Okay. Kau pergi jauh-jauh. Dekat dalam hati kan. Okay. Lepas tu, benda tu hilang. Mungkin usang saya tak tahu apa benda tu. Tu salah satu lah. Satu lagi pasal member saya. Okay. Member saya ni, dia punya isteri, dia datang, dia tengok, tak tahu betul ke tak, dia nampak. Ini dia cerita lah. Dia cerita sebelah saya ni. Tapi dia hijab terbuka. Tapi abang Ye dia jugalah masa tu. Ada kat sekali tempat tu, dia hijab terbuka. Saya pun terus macam cuak jugalah, takut kan. Macam lantak aku nak mancing kan. Sebab dia hijab terbuka, tapi tak tahu betul ke tak. Dia nampak ada kaki panjang tengah ambil ikan. Tu dekat sungai? Dekat sungai tu lah. Dahsyat ya. Dia nampak, tapi orang lain tak nampak. Dahsyat. Tapi tak tahulah benda ni, kalau boleh kita elak lah. Tapi kita boleh elak ke benda tu sebab kita datang boleh kata macam tempat dia. Kata minta jauh lah. Kita jangan berani sangat. Betul. Jangan cakap besar lah. Jangan cakap besar, jangan berani sangat. Kalau boleh kau jangan kacau aku. Aku nak ikan je. Okay. So ada soalan lagi? Okay, alih story lagi. Okay, Dam. Ni kalau sambung tu dia jadi Adam. Macam mana pemancing? Okay, macam mana pemancing tahu ikan apa yang ditarik dari dasar? Kebiasaan kalau abang ni, yang mana satu yang abang nak tanya kolam ke tanya apa ni? Dia nak tanya kolam ke sungai ni? Sungai kot. Okay, abang jawab je lah. Sungai kalau ke? Biasa kita nak tahu ikan apa, kita tengok. Kalau sungai kita tahulah. Habitat situ apa, ikan apa. Kalau dia makan, contoh dia makan macam ni, tunduk macam ni, dia punya mancing tunduk, tu adalah ikan patin. Boleh tahu Boleh tahu bang. Memang dapat tahu ikan apa. Sebab kita akan mencari ikan patin. Kat situ ikan patin je ada. Kebanyakan ikan patin. So ikan tu kita dah, macam kita pergi spot mana pun, kalau maknanya kita dah tahu dah kita pergi sini sebab ikan ni, kita pergi sini sebab ikan ni. Ya betul. Kita dah target. Okay, kita target sini ikan apa, kita sana ikan apa, kat sini kita ikan. Kita dah tahu lah target ikan apa. Mungkin kita dah dapat rasa. Mungkin ikan kecil kita dah tahu ikan kecil. Okay. Kan? Tapi macam kalau kita contohlah, kita dah target kat situ, kita nak pancing patin. Tapi ada ke, maknanya spot tu kita dah tahu dah memang spot patin. Dia ada ke ikan lain selain daripada patin? Ada bang. Tengok pada jugalah. Umpan ni tak semua ikan dah makan. Macam contoh abang target ikan apa. Kalau abang pakai dedak, kemungkinan ikan keli dengan ikan lapam. Tapi kalau abang pakai buah hara, yang saya cakap tu buah hara, ikan patin saja makan. Confirm patin lah. Kalau buah hara tu dia memilih. Contoh macam sungai, kolam juga. Kalau abang pakai dedak, dia makan tapi dia ni sikit. Dedak lebih pada ikan lapam, ikan lauk. Tapi kalau pellet, ikan patin, abang dapat rasa. Kalau kolam pula abang dapat rasa ikan apa. Kalau contoh dia meliar dalam air, abang tarik, dia datang, senang datang. Abang tarik apa pam, orang panggil pam. Pam je dia datang. Pam tu tarik lah. Pam tu kira tarik pam, abang tarik abang pam. Abang tarik abang pam. Dia datang dengan sendiri, dia datang. Walaupun dia besar, dia datang. Kalau macam ikan cepraya, dia lain pula cepraya. Cepraya dia melilau. Dia melilau, dia gila. Dia macam dalam air. Tapi kalau ikan mekong, dia lain pula mekong. Kalau ikan mekong, dia terus tarik. Dia tarik tak berhenti. Tarik, dia tak berhenti. Memang tak berhenti. Alright. Tarik. Itu kita nak mengenali ikan. Okay, faham. Okay, and soalan seterusnya. Dengar ada lagi soalan? Okay, Ebek Hanka. Bang, hobi mancing ni kena ikut gelanggang ke? Contoh player laut, sungai paya.
ke asal mancing je? Faham tak? Gelanggang. Dia kira nak mancing ni kena ikut ni ke jenis macam kalau sungai, kolam lah. Maknanya kita ni master kat mana? Master dekat Tengok pada kita minat lah. atas minat. Kita tengok kita minat. Tapi kalau kita jenis semua yang kita mencuba, semua boleh mancing. Semua boleh lah. Betul tak? Betul tak bang? Gelanggang itu apa? Gelanggang tu maksudnya spot kita mancing tu lah. Maknanya jenis tempat lah. Kita tengok pada diri sendiri. Kita tengok pada kita. Kita kalau kita ada pengalaman, pulang pada kita sendiri nak mancing kat mana. Tak masalah. Yang penting kita standby barang. Macam kita nak spot kolam, kita standby barang macam ni. Mancing laut, kita kena standby mancing laut lah. Kalau mancing spot untuk casting, kita standby untuk mancing casting. Kalau standby untuk sungai, kita standby untuk sungai. Dia yang penting macam Abi cakap daripada awal tadi lah, kena tahu ilmu mancing ni, barang-barang apa. Kita kena kenal barang apa untuk setiap tempat tu kan. Okay, so ada soalan lagi. Okay, apa ni kata, bagi resipi bancuh dedak bang. Nampak macam champion patin je. Hoi, bagi resipi bancuh dedak, nampak macam champion patin. Dedak bang, abang dedak, abang nak main apa dedak? Kalau dedak ni biasa, saya pengalaman saya lah untuk rohu, ikan rohu. Abang nak tak boleh, saya boleh bagi. Saya nak bagi dedak, boleh bagi ke resipi? Boleh bagi. Saya bagi resipi. Abang nak tahu resipi kan? Dedak, abang nak dedak ayam, abang campur dedak ayam. Okey. Boleh tengok sana, boleh tengok sini. Abang dedak ayam. Ni resipi bang. Resipi. Kalau nak dedak bang, dedak ayam 929. Lepas tu apa ni? Dia punya esen pisang sikit. Lepas tu tepung. Lepas tu letak minyak ni. Minyak belangkas. Kan? Minyak belangkas. Minyak belangkas. Oh, esen pisang letak juga Tak, kena letak. Bukan kek je dah pakai esen. Kalau abang tu untuk main rohu. Untuk main rohu. Main rohu boleh? Faham. Tu kalau tu lebih pada rohu. Ikan rohu dengan ikan rohu lah, lebih pada rohu. Ikan bersisik. Bersisik. Okey, faham. Saya pernah pakai macam ni, saya dapat ikan keli. Tapi formula untuk ikan patin tu tadi macam tu lah. Ikan patin lain. Ikan patin kita akan pakai pellet ataupun roti lah. Macam saya kadang-kadang saya main pellet, saya boleh. Okey. Tengok pada situasi kolam. Saya rasa nak pakai pellet, saya pakai pellet. Okey. Saya nak pakai tepung, saya pakai tepung. Okey. Kalau nak pakai roti, saya pakai roti. Okey. Alright. So soalan ada lagi? Tak ada dah? Habis dah Okey, so kita terus. Ada lagi? Oi, Rafael masuk Rafael. Macam pernah dengar nama ni. Okey, soalan kat Abi lah. Abi modal nak start sebagai pemancing di dalam berapa nilai Abi? Newbie. Dia newbie ni, dia nak start. Berapa modal dia nak kena pakai? Kepada newbie lebih kurang, dia tengok pada kita sendiri bang. Tengok kepada kemampuan, tengok pada kita punya ni kan. Jangan kata ikut orang. Daripada RM50 ke RM80 dah boleh mancing dah. Dah boleh mancing dah. Tapi abang nak tengok mancing kat mana? Ya. Kan? Sungai dah boleh mancing dah. Abang nak expert lagi, abang kena mengenal dulu. Mengenal dan abang kena fungsi dulu. Daripada RM80 ke RM80 dah boleh mancing. Okey. Apabila abang dah kenal, daripada situ abang dah boleh berjadi daripada 100 ke 350. Okey. Okey, so tadi Biya dia cakap kena kenal fungsi lah. So maknanya setiap dia fungsi tu dia dipengaruhi macam dekat kolam lain. Maksud saya fungsi tu dia punya apa panggil fungsi barang tu lah. Fungsi kegunaan dia apa semua. Okey, dia batu kili tu kan, kili tu. Okey. Pemilihan dia ada barang murah, ada barang yang mahal. Pilih barang murah. Sekarang dah banyak barang murah. Jangan beli terlampau mahal macam tali talsi tu. Beli yang murah, jangan beli yang mahal. Untuk permulaan ni bermula daripada RM50 ke RM150 cukup. Yalah, mula-mula terus. Bila kita dah mengenal barang situasi kat mana, macam mana kita nak mancing, insya-Allah jadi satu
Yelah, kalau ikut orang yang berduit terus beli Abu Garcia, Ya, betul. jam lah kan. Jam. Lepas tu mancing kat kolam lah. Tu. Okay, so ada soalan lagi? One more. Ui, hot ni. Alif lagi. Story macam mana? Macam mana nak tahu ikan tu makan ke usik-usik makanan tu? Dia makan ke dia saja acah-acah lah orang kata yang makan. Kalau Abang Alif ni dia lebih tanya kepada kolam Saya sebut pasal kolam, cerita pasal kolam. Kolam. Kalau cerita pasal kolam ni, Alif bertanya usik-usik ni. Macam mana nak tahu ikan tu makan usik-usik? Kita letak radar bang, radar. Kita ada radar. Kalau macam kolam ni kita ada radar. Radar yang radar Radar yang berbunyi. Kita letak pancang macam ni, kita akan letak radar. Radar alam ataupun radar yang loceng tu. Dia akan bergerak. Macam ni. Benda tu dia timbul ke Dia tak timbul, tenggelam? dia letak kat pancang. Saya nak tunjuk pun video tak ada. Dia letak ada satu pancang macam ni, dia letak kat dia punya ni, letak radar. Nak tahu ikan tu makan. Dia akan usik-usik, dia akan bergerak. Kalau dia betul-betul dia makan, dia akan tarik bunyi drag tu bunyi krek. So dia kira macam alam lah. Ya, alam pun boleh. Lepas tu nak letak satu biji macam satu bola letak dekat situ punya tali. Yang tu membuat kita tengok radar tendung sampai subuh. Okay, faham. So tu antara teknik lah kan, teknik Ya, yang banyak kita nak abang tahu. ni memang banyak. Memang tu salah satulah abang kalau nak tengok ikan tu makan. Okay, ada soalan lagi? Okay, road selamat untuk pemula ni berapa pound bang? Selamat untuk bermula berapa LB? Berapa LB saya letak lah. Abang letak. Abang nak target ikan apa bang? Kalau abang nak target, kadang-kadang kalau kolam ni, kalau kita target kolam lah. Kolam ni kita tak tahu ikan tu ada yang besar, ada yang kecil. Abang letak je 50 LB. 50 LB, saiz mata kai 10 ataupun 9. 10 saya letak 10 lah. Sebab kat dalam tu kadang-kadang token-token ni dia akan capai ikan besar. Ikan yang besar mungkin 25 kg paling besar. Ikan yang kecil-kecil ni mungkin 10, 7, 8 macam tu. Alright. Betul. Macam tu Kalau ini pun saya baru tahu kalau lah. sungai pun sama, abang letak je 50 LB. Kalau takut putus abang letak 50 LB. Maksud dia abang guna 50 Dia LB. terus guna yang memang heavy duty punya lah. Abang jangan sayang, abang letak je 50 LB. Tapi kita kena tengok diameter juga. Diameter tu kita kena tengok. Jangan main belasah beli je. Faham. Jenama tu berlainan. Kita akan pemilihan murah tapi jaga poket. Faham tak? Jaga poket. Jangan terlampau mahal. Untuk permulaan jangan kita kena jaga poket. Okay, maximum budget berapa? Budget RM15 sudah. RM15? RM15 untuk dah satu boleh set? beli. Bukan satu set. Maksud dia untuk yang tali tansi saja. Tali tansi saja. Okay, so overall semua daripada tali, mesin, rod. Saya letak lah kalau untuk mancing kolam 350 cukup. 350 lah kolam. 350 untuk permulaan cukup. Okay, so guys, tukar kamera sini jap. Okay, so guys ingat, siapa yang baru nak start mancing tu, standby 350 je, settle. So boleh cari Abayi. Semua dah boleh lah. Mancing, batang mancing, pancang, semua dah boleh dah. Untuk permula lah, untuk bermula memancing kolam. Okay. So, okay, ada soalan lagi? Ada? Okay. Dia nak, ni bini aku. Okay, pernah rasa bosan tak bila mancing selalu? Asal bini aku tanya. Pernah rasa bosan. Okay, udah rasa bosan tak bila mancing selalu? Jadi nak kata bosan tu ada juga. Ada satu time tu nak kata bosan tak bosan. Kita dah melalui fasa rasa dah macam kita dah merasa semua. Dah merasa. Contoh, dia tak ada bosan. Cuma kita beralih kepada saya biasa adakan mancing dua lah. Okay. Kolam dengan sungai. Saya dah betul-betul pergi mancing kolam ni. Saya dah satu tahap saya dah dapat saya punya kenikmatan dia. Cara dia tarik, cara dia makan, kat mana spot. Feel tu kan. Feel dia. Lepas tu, saya pergi banyak kolam. Saya pergi kolam sana, kolam sini. Dia kolam ni lain-lain lah. Dia punya dalam feel. Malaysia ni ada beratus kolam. So lain-lain dia punya Saya feel. cerita pasal KL Selangor lah. Alright. KL Selangor ni ada dekat lebih kurang dalam 30-40 kolam. Fush, banyak. Banyak bang. Sekarang dah macam cendawan dah. Selepas pada tu, kalau dah satu tahap tu saya dah bosan kolam, saya pergi ke sungai. Saya pergi ke sungai. Tapi saya tak pernah jemur. Dua-dua ni saya tak pernah jemur. Okay, so paling banyak bagi pergi mancing dekat kolam ke dekat sungai? Kadang-kadang tu balance. Balance. Alright. So memang
Abang ni betul-betul pemancing yang tak kisahlah, asal boleh pancing je. Maknanya jadi boleh pancing ya. Faham? So ada soalan lagi. Okay, one more. Aku daripada tadi lagi dia orang ni duk cakap satu-satu tapi ada lagi soalan. Okay, joran dan gear yang okay untuk pemula bang, berapa kos anggaran? Joran dan gear dan okey untuk pemula bang, berapa kos anggaran? Joran dan gear ni pemula ni Rasanya tadi macam Abang ada jawab tadi kan dalam 300 setengah tu kan. Jawab lah tadi, tapi kalau nak lagi jawab boleh juga. Okay. Joran dan gear ni tu pula pada diri sendiri bang. Kita pun letak pada kos pada kita sendiri kan. Okay. Kos pada kita sendirilah. Kalau untuk newbie tu anggaran tu lah paling tinggi 300 setengah lah. 3.5 tu paling yang untuk yang orang kata tu tahap 2 lah. Tahap 2. Kalau tahap pertama untuk merasa ni yang saya cakap tu 80 hingga 100.5. Oh, 80 hingga 100 setengah. Ya, 80 hingga 100.5. Yang 320 ni dah tahap yang level 2 lah, maksud level 2. Tapi dah level 3 ni orang kata dah level 3 ni dah tahap yang pemilihan Abas ni. Apabila abang dah kenal pasti abang nak mancing kat mana, abang dah letak pada sini nak jadikan Abas ni memang. Okay kan. Maknanya sekarang ni cuba zoom sini jap. Okay, so lagi sekali untuk newbie yang dia ada level dia tahap 1, tahap 2, tahap 3. So tahap 1 ni dalam 80 ke 100 setengah je. Then 800 okay 80 ringgit ke 100 setengah. Tahap 2 100 ke 100 setengah ke 300 setengah tu kan. So lebih daripada tu tahap 3 lebih daripada 300 setengah. So yang 300 setengah tu dah cukup mahal lah. So korang ingat, take note. Okay, ada lagi satu soalan. Okay, sekejap. Sementara kita tunggu soalan ni, dia apa ni, untuk tahap 3 tu kategori yang betul-betul kena mahir lah kan. Maksud dia tahap 3 tu nak kena mahir dah. Maksud dia tengah mempelajari. Okay, dah muncul dah soalan. Kehil Anwar. Boleh saya pun baca juga boleh Okay. Saya nak faham juga. Apakah tanda-tanda bahaya yang perlu diperhatikan semasa memancing di sungai? Ada sebarang tip mengenai langkah keselamatan dan persediaan. Contohnya, menghadapi kenaikan paras air secara tiba-tiba dan bagi kilat. Menarik tak ni? Kalau biasa benda tu kita kena tahulah, kita kena standby. Kalau kita macam ni, maksud dia maintain soalan tu jap. Kalau tempat-tempat yang macam ni, kalau boleh nombor telefon, bateri kena penuh lah. Bateri kena penuh. Power bank kena bawa lah cerita dia. Bawa bateri kena penuh. Kan? Lepas tu tali kena bawa tali memang kena ada tali apa tu? Tali apa-apa tali besar sikit, tali untuk tali road access ke tali. Tali untuk ikat. Untuk ikat contoh menghadapi kenaikan paras air kan, secara tiba-tiba banjir. Tapi kalau boleh terjadi macam ni, kita kena lari cepat-cepat lah. Kita lari tahu lah. kadang-kadang lagi senang lari lah. Kita kena ada grup mancing. Grup mancing pun kena ada juga bang, grup mancing. Kadang-kadang situasi benda ni mungkin member kita ada dekat ujung. Dia akan info kat kita, bang, abang keluar daripada sini bang, air dah naik ni bang, takut abang tersangkut kat sana. Benda-benda ni semua kita kena ni lah. Situasi. Faham. So macam tadi saya masih tak faham kenapa nak kena ada tali tu. Tali tu untuk apa? Ikat kat badan ke apa ke? Standby lah apa-apa berlaku tali. Kebanyakan kadang tergelincir, kadang orang ada kat situ, kadang tali ada. Okay, faham. So dia bukan saja untuk keselamatan kita lah, untuk tolong orang jugalah. Okay, faham. Satu tu lah kalau banjir air tinggi kan. Okay, so soalan tak ada dah Okay, so kita teruskan ke segmen kita lah, yang soalan yang saya nak tanya kan. So kos dunia mancing ni macam tadi pun Abang Ye dah cakap yang beginner berapa kos dia. So yang kalau dah mahir sikit, apa bajet dia nak kena keluar kan. So sekarang ni mancing ni sebenarnya mahal ke? Mancing ni sebenarnya terletak pada kita sendiri bang. Dia tak ada mahal murah, dia terletak pada kita sendiri. Mancing tu sebenarnya orang kata mahal, tapi mesti orang cakap kau ni kadang-kadang pergi kedai, kau beli kat kedai pun boleh RM20, tapi kau mancing habis RM2,000.
Orang kata mahal lah bang. Kan mancing ni mahal, nak isi minyak kereta lagi, nak apa lagi. Dia punya, tapi tu untuk panggilan lah, panggilan. Okay. Kadang benda ni betul bang, mahal bang. Alright. Contoh abang pergi laut, berapa ribu abang ambil duit? Alright. Kan? Laut mesti lagi tu, nak sewa bot lagi. Bot satu hari kadang kalau pergi satu kepala, abang kira lah. 1,500. Kalau pergi kolam pun kurang-kurang 1,150 kena habis. Betul. Kalau pergi sungai pun, paling sikit pun, saya tak sungai pun, paling sikit pun RM10, RM15. Yalah, betul lah. So macam kadang kita ada macam tempat nak mancing satu grup macam dekat Terengganu ada Tasik Kenyir tu, dia ada buat sewa satu bot tu pun dah berapa dah kalau nak pergi mancing kat sana kan. Itu pun satu kos yang tinggi juga rasanya. Cakap mancing ni mahal kan. Mahal lah. Tu salah satu lah bang. Dia mahal sebab tu lah. Memang dah melekat dah dalam kita punya apa. So hobi tu mahal lah. Hobi tu mahal. Mahal lah. Dia mahal untuk orang yang bukan dalam bidang tu lah rasanya kan. Itu pun boleh jadi kita sendiri. Kita pun ukur pada badan sendiri kan, yang macam mana kan. Alright. So macam Abe sepanjang Abe mancing ni, berapa joran dah ada? Joran yang saya ada, kalau yang betul-betul saya ada 3 batang. 3 batang. 3 batang yang untuk kolam yang betul-betul sayang memang kata. Walaupun benda tu murah tapi saya sayang. Tapi kalau beli yang betul-betul yang dia punya special, daripada harga 4,500 sampai 1,600. Yang special punya, yang tu orang panggil road custom. Tapi yang ni dia ada jual kat kedai ni, dia buat 100 biji macam tu tapi kita boleh dapat harga yang murah. Saya dah ada 3 batang. Ada 3 batang lah yang jenis tu. Contoh yang kalau yang saya dapat tu, saya dapat 3 batang. Kalau yang kita beli sebatang, yang kita buat custom tu, kita boleh dapat sebatang saja. Batang je. Saya dah ada 3 batang. So 3 batang lah. Tapi saya nak cuba tambah lagi. Ada rezeki saya akan tambah lagi lah. Tambah lagi lah. Okay. Banyak juga tu. Kalau 3 batang, kalau saya cukup je sebatang. Dia sebenarnya kepuasan diri sendiri. Kepuasan lah. Dia sebab apa? Ada 3 tu dia lain-lain. Dia lain-lain colour bang. Dia punya LB, bukan LB, dia punya kekuatan, dia punya root tu. Apa panggil apa? Band dia punya yalah, untuk lenturan dia tu. Dia ada V3, dia ada kalau macam yang jenama yang saya beli ni dah ada jenama dia. Contoh dia ada V3, G4, V4, V6, V5 dah macam engine dah. V5 betul bang. Dia ada macam motor daripada V1 sampai sampai seterusnya lah. Seterusnya. So maknanya yang Abai ada 3 batang tu lain-lain lah. Lain-lain. Ada warna, saya ada warna hijau, saya ada warna pink, saya ada warna ungu. Pink ada juga. Ya ada. Kenapa pink Aduh. Itu dia menyerah sikit. Okay. So dalam peralatan yang Abai ada tu lah untuk mancing tu, apa yang paling mahal sekali ada? Paling mahal tak ada mahal sangat. Bagi saya ni, orang kata saya pun tahap yang biasa. Paling mahal yang tu lah, batang rod tu. Batang rod yang custom tu lah kan. Yang custom tu. Lepas tu yang mesin lah. Mesin yang biasa-biasa tak ada mahal. Yang biasa lah bagi saya. Tak ada mahal sangat. Bagi saya tu paling mahal lah bagi saya. Alright. Tapi mungkin yang mahal tu mungkin datang yang kata menyusul. Nanti akan menyusul selepas ni. Okay. So menyesal tak beli satu barang? Kalau ni ikutkan menyesal bang, ada setengah tu kadang-kadang tu ada juga sikit lah. Bukan menyesal tersalah beli. Mungkin dia punya apa? Dia ada tersalah beli. Tersalah belilah. Dia bukan sebab kita beli tu menyesalnya aku beli yang ni. Dia cuma sebab tersilap beli je lah. Tersilap beli. Okay, faham. Mungkin kita tak tahu lagi kita punya apa? Kita punya kepakaran pemilihan batang mancing. Itu pasal kita kena tahu pemilihan batang mancing, jenama, bukan jenama, kira punya brand ke apa ke. Kita jangan beli terlampau murah sangat, jangan beli terlampau mahal sangat. Kita tengok situasi. Dia jadi benda tu sebab masa awal-awal dululah. Masa awal-awal dululah. Itu yang tersilap tu. Okay, so kalau maknanya sekarang ni barang yang ada tu semua kira tak menyesal lah. Tak beli kan. Okay. Betul lah. Pemancing tega memang macam tu. Memang kena ni. Okay, so kita masuk segmen seterusnya lah. Dia macam ada mitos sikit lah. So betul ke ikan besar dia keluar malam je? Tu salah satu bang. Dia keluar malam. Keluar malam je. Tu tengok ikan yang besar. Ya, tapi dia tengok ni gambar. Ya bang, keluar waktu malam. Tapi orang cakap keluar waktu malam ni, pada waktu malam bang, dia air tu jadi sejuk. Mungkin kat sungai lah. Ni cerita kat sungai lah. Ni kita kat sungai.
mungkin air tu kalau tengah hari panas terik, ikan tu orang kata duduk bawah macam dia punya lari daripada ni kan. Tapi kalau tengah malam ni bang, mungkin dia punya bukan memang dia cari makanan keluar. Masa tu dah gelap. Dia dah mencari umpan, mencari makanan. Alright. Okay. So maknanya memang betul lah, bukan cerita je lah. Maknanya ikan besar memang dia suka waktu malam lah. Waktu malam. Okay. Sebut waktu malam ni bang. Kalau pok mancing tu menjadi otai-otai lah selalu cakap tempat tu mesti berhantu. Otai-otai yang dulu mesti dia akan cakap tempat tu berhantu. Lepas tu yang tu bila kita dengar berhantu mesti kita takut nak mancing situ. Betul tak? So ada. Kadang-kadang tu tengok pada seseorang abang. Kalau bagi saya lah kan. Kadang-kadang orang tu cakap berhantu, ada setengah betul, ada setengah dia orang tak nak bagi tempat tu memang jackpot. Betul. Tempat tu yang macam kata memang spot yang faham? Maknanya dia tak nak bagi kacau tempat dia mancing lah. Dia saja buat ada cerita lah. Ada setengah tu yang betul. Ada setengah tu memang dia nak jaga spot tu. Dia cakap heboh-hebohkan benda tu. Faham. Oh, macam tu So dia memang ada lah. Ada tempat yang ada tempat dia saja macam tak nak bagi kita pergilah. Betul. Okey, macam-macam lah dia orang ni. Apa, share je lah kan. Orang kata rezeki sama-sama. Tapi kalau orang dah cakap tu, tapi kita berhati-hati jugalah. Tapi kalau orang tu jenis berani, tak kisah, mancing je lah. Ada ke tak ada ke. Tapi macam saya tahu, kalau cerita pasal tempat berhantu ni kan, saya ada satu tempat macam dekat Terengganu. Dekat area jalan nak pergi ke Besut sana. Dia ada satu spot, dia dekat tepi pantai. Dia kalau kita nak pergi sana, nak sampai sana, sebelah kanan ni pantai. Yang sebelah sini ni dia macam sungai lah, sungai air masin. Kat situ selalu memang dengar cerita mesti ada bunyi suara lah. Lepas tu ada daripada seberang sana. Dia seberang sana tu dia macam ada satu pulau. Daripada pulau tu ada macam hantu datang. Selalu. Sebab saya dengan family pun pernah macam pergi. Sempat lah. Saya tak pernah tengok. Tak pernah. Hijab tak terbuka. Tu. Maybe tak berani kacau kot. Lepas tu hanya orang lain masa tu yang ada kat situ juga dia macam datang. Yang penting kita kita jangan cakap besar, kita jangan kena jaga kita punya kita punya ni adat lah. Betul. Sungai ke dekat kolam pun mana-mana kita kena jaga adat. Jangan kata mulut ni celupar. Betul. Kat mana-mana pun kita pergi, adab tu penting lah kan. Walaupun kita berani macam mana pun, kita mulut jangan celupar. Betul. Okay, so bab cerita hantu ni dah habis. So langkah betul soalan ni. Apa aku baru nak baca soalan ni. Okey lah, macam ni lah. Okey, dia ada macam satu pantalaran ke apa, saya tak pasti. Betul ke kalau kita langkah joran tu jadi suwi? Benda ni cukup bang. Ni memang soalan memang best. Okey. Dia tak ada sway bang. Yang penting hormat. Kita beli mahal-mahal, orang langkah. Macam mana perasaan abang? Okay. Orang langkah. Alright. Dia tak ada istilah langkah orang kata sway. Dia tak sway. Sebenarnya kita beli tu dengan harga mahal, tiba-tiba orang terlangkah. Jadi benda tu berharga bagi kita. Kalau boleh jangan langkah kan. Dia tak sway. Dia tak ni. So macam situasi saya bang, saya pernah berlaku di dekat diri saya bang. Okay. Saya sampai marah wife saya. Jangan langkah batang mancing ni. Lepas tu elok dapat ikan. Pacak-pacak lagi. Sebenarnya kita kena hormat. Bukan hormat kita membeli secara mahal, tapi kalau ramai-ramai janganlah langkah. Benda tu benda yang berharga, benda yang kita cari makan. Dia sebenarnya bukan sway lah. Dia tak sway. Dia tak sway. Dia lebih kepada kita nak suruh orang menghormati apa kita barang kita lah. Kita beli mahal orang langkah kita punya barang. Faham. Kalau boleh jangan langkah lah. So betul ke lokasi mancing ni lagi penting dari umpan? Atau ada faktor lain ke? Betul bang. Kita kena tahu spot. Contoh kalau mancing kolam ni, kita kena tahu spot dulu kat mana. Contoh ikan kat sini selalu makan-makan. Kita duduk kat situ. Okey. Logik juga. Satu ni kalau macam mancing sungai pula, kita kena tahu spot dekat situ. Pengalaman saya,
Saya duduk kat situ je. Saya tak lari tempat lain bang. Saya tahu ikan kat situ memang besar-besar. Saya duduk kat situ je. Alright. So betul lah, maknanya logik juga tu. Kita kalau kita tahu spot tu, baru kita tahu umpan apa. Macam Abang cakap awal-awal tadi lah kan, kita cakap pasal umpan tu. So bila kita tahu kat mana kita nak pergi, so kita tahu umpan apa kita nak pakai. Betul, kan. Kita tahu umpan kita nak pakai. So, yang penting spot tu bang. Okay. Dulu, bang. So sekarang ni saya dah rasa macam saya ni dah boleh jadi pemancing baru-baru lah. Alright. So gurau je ya. Okay, so betul ke orang baru kadang-kadang dia ada luck, dia strike? Nak kata ada luck tu bang, orang kata biasa permulaan ni mungkin dia tidak berfikir, dia tak berfikir sangat. Kalau macam kita orang yang lama ni, dia memang dia nak pergi sungai, dia pergi mana, aku dapat. Alright. Dia dah tenung, dia dah apa, dia dah perasaan dia kan. Kalau macam yang baru-baru macam ni, dia macam lantak kau dapat ke tak dapat, memang tiba-tiba luck dia dapat. Kan pasal orang cakap orang baru ni terus dapat. Kan? Mula-mula je dapat, besok lusa memang tak dapat bang. Dia bagi dia punya apa? Dia punya kan. Dia macam ni lah, macam kita ada buat satu kerja ni untuk orang baru, awal-awal dapat. Ya, dapat je. Masuk minggu kedua sidai. Betul. Bangau. Okey, dia kadang lebih kurang macam tu lah. Mindset dia tak ni sangat. Okey, so faham. So itu memang luck lah sebenarnya. Bukan apa pun. Kata rezeki dia. Rezeki. Okey, macam saya dulu maknanya tak ada rezeki lah. Saya first mancing apa pun tak dapat. Betul bang. Yang penting tu yang saya cakap tu, teknik dan mengenali. Okey. Faham. So kenapa kalau laki dah kahwin, soalan ni memang famous lah. Pergi mancing ke, pergi mancing ikan ke, mancing janda? Soalan dia selalu gitu. Saya walau tak ni kat mana-mana, kalau pergi tengok mesti orang akan tanya gitu. Kau ni nak pergi mancing ke, pergi mancing janda, mancing apa sebenarnya? Tu kena tanya yang pakar tu siapa tu. Pada Abang macam mana rasanya? Tak ngam tu. Tak betul lah tu. Apa? Tak betul lah. Sebab niat kita memang nak mancing ikan lah. Kita mancing sungai, nak mancing ikan. Tu macam tu je orang panggil. Mungkin macam tu orang panggil gurau senda. Okey. Apalah, kita nak mancing ikan, dia cakap mancing janda pula kan. Tak boleh lah macam tu. Okey, ada soalan penonton. Okey, Huzari Yasman. Huzari. Kolam paling best kat mana? Kolam paling best bagi saya lah kan. Dekat Selangor. Nama ke apa kolam ni? Nak sebut nama ke tak? Tapi saya sebut ni je lah, Banting. Sebut nama. Saya sebut kolam Sungai Lang Banting. Yang tu bang best bang. Dah ada banyak kolam bang. Kolam yang best, kolam Banting, Sungai Lang Banting. Okey. Kolam Kok Pong, Rawang. Kolam 1, 2, 3. Yang tu kalau kita mancing bang, campak je bang, 2 minit, seminit dia magik. Seminit, 2 minit dia tarik. Sampai penat. Sampai 40 ekor, 30 ekor apa boleh dapat. Sampai abang nak masuk umpan ni, kejap lagi dah tarik bang. Dia tarik. Kejap dia tarik. Okey. Kalau dah biasa dapat kan, kalau dia tak makan dalam masa 5 minit, kita rasa gelisah bang. Asal ikan tak makan lah. Kita nak dengar dia punya drag tu bunyi. Dia punya drag tu bunyi. Krek. Oh, dia punya krek lah. Krek pacak, orang panggil pacak. Pacak. Kita terus sentap. Sound. Yang penting Sungai Lang. Itu man. Itu best bang. Okay. So ada next questions now. Okay, so ada lagi. Pernah camping sambil mancing? Oh, pernah bang. Itu cukup seronok bang, camping bang. Kalau sebut camping dengan mancing ni, saya dulu kecil-kecil macam ni lah. Ayah saya bawa pergi camping. Pernah camping. Biasa saya pergi dekat ni lah, pergi dekat Sungai Jeneram lah. Jeneram, okey. Ramai-ramai, masing-masing bawa apa. Kadang-kadang member ajak, jom lah mancing kan. Jom lah mancing. Sungai Jeneram lah, biasa mancing Jeneram lah. Ramai-ramai berjanji kan. Okey. Ni buat ayam sikit, ni buat ni sikit. Tapi dalam ramai-ramai tu ada yang ni tak game lah. Macam kita tanya awal-awal. Tapi kalau member ni semua yang okey lah. Tapi kalau orang tu tidak berduit, tak payah. Kau datang je. Kau datang je. Yang penting kita ni kan. Silaturahim tu dah penting. Untuk punya ni kan. Wah, orang kata brothers. So kita nak ada soalan lagi. Okay, so ada soalan. Balang. Apa? Rekod terberat ikan tangkapan abang. Kalau ikan terberat tangkapan lah. Saya dekat... ni rekod lah. Ni rekod lah. Kalau yang saya paling suka lah. Yang paling suka, paling fighter sekali, sungai lah. Sungai Jeneram.
Berapa kilo? 7 kg. 7 kg besar bang. 7 kilo tu 7 maknanya kg tu dah besar. dah Tapi besar. tu saya punya sendiri lah. Tapi ada lagi besar tu bang. Tapi 7 macam kg ke bawah. 7 kg, 5 kg, 4 kg tu memang dia punya feel tarik tu memang shock bang. Dia punya tundukan ikan tu bunyi loceng. Yelah. So macam dengar macam 7 kg je. Tapi Ikan patin lain macam bang. Ikan patin. siapa yang mancing tu nak fight dengan ikan tu, dia tahulah kan dia Betul, bang. punya susah tu. Pasal kita kena mengawal spool. Kena Betul. mengawal kita punya drag. Kita punya tak nak bagi tegang. Betul. Okay. Tarikan dia punya feel tu. Kalau kita dapat ikan sungai ni, dia punya lain macam tau. Walaupun dapat seko bang, dia punya feel tu, Syok lah. wow, lena tidur. Lena tidur. Terus boleh tidur lena. Lena tidur. Bawa mimpi tak? Kadang-kadang saya buat mimpi. Bawa mimpi? Buat mimpi bang. Tak salah lah saya tanya macam tu. Okay, so etika pasal, kita akan sebut pasal etika mancing lah. Jadi ada pantang larang tak? Apa yang selalu orang langgar ke apa ke? Biasa pantang larang ni etika biasa kena buang sampah. Kalau dekat sungai ni kita salah satu sampah lah. Sampah kena buang lah. Sampah kena buang. Tengok pada situasi. Kalau contoh sungai kat Jeneram tu kita boleh bakar. Kita boleh bakar ke apa macam mana kan. Kalau dekat dalam hutan kita jangan bakar. Kita boleh letak dalam plastik, kita bawa balik. Kalau dekat dalam hutan yang macam hutan ada banyak hutan mana-mana hutan kan. Yang terjaga, kita standby plastik. Beg plastik kita bawa balik. Mana-mana mesti ada tong sampah, mesti ada. Jangan risau. Buang tong sampah lah. Buang tong sampah, bawa balik tak dalam beg, buang tong sampah. Tapi kalau kat sungai-sungai biasa ni abang boleh bakar. Boleh bakar. So kenapa dekat hutan tu kita kena simpan? Kalau kita boleh kena simpan kita dalam plastik. jagalah. Sebab hutan ni tempat yang terjaga, tempat yang orang kata hutan-hutan yang besar ni, kata tiba-tiba kita bakar kan, tapi tadi satu kalau boleh kita jagalah kita punya hutan kan. Faham. Kalau tempat-tempat yang biasa kita boleh bakar, kita boleh. Dia bukan sebab tengok pada tempat lah, tengok pada tempat situasi lah kan. So bukan sebab kat hutan tu kita kena bawa sebab takut kena kacau ke apa ke, takut ada benda ikut balik ke. Kalau yang paling rajin bawa balik lah. Kalau yang paling betul-betul yang steady, bawa balik lah. Bawa balik, letak dalam kereta, kita cari tong sampah, kita buang. Okay, faham. Sebenarnya itu disiplin diri lah. Dia bukan patang larang ke apa ke. Dia sebenarnya ikut mana pun mancing ni kena ada disiplin. Betul bang. Sama juga mancing kolam. Kadang-kadang orang tinggal macam tu bang. Tinggal apa semua. Macam saya kemas-kemas, saya ambil. Yang mana saya mancing, saya ni buang. Baik. Bagus. Okay, so pendapat Abayi lah tentang orang yang menggunakan bom ikan ke atau renjatan elektrik. Renjatan tu current ikan. So apa pendapat abang? Kalau pendapat saya, kalau pasal bom ikan ni, saya cerita pasal ni dululah. Saya cerita pasal bom ikan. Bom ikan ni sebenarnya tak elok, tak bagus. Bila kita bom ikan, semua yang bawah-bawah semua mati. Tak ada satu pun meninggal. Meninggal maksud dia tak ada satu pun bom ni, ikan kecil-kecil pun habis lah. So dia punya keturunan tu habis lah. Satu lagi current pun tak boleh juga. Current tu mungkin kita punya, kalau current ni mungkin kita punya diri sendiri, bahaya kepada diri sendiri. Mungkin kita tengah current, kita sekali jatuh. Dia current ni macam mana dia? Bateri pakai bateri. Ada letak belakang. Bateri tu dekat belakang? Dekat belakang kita ni. Dekat belakang ada, dekat tepi pun ada. Tengok pada situasi. Saya dengar tu pun dah macam bahaya dah. Lepas tu kita masuk dalam air. Ada tu duduk atas bot, ada tu dalam air. Dengan ada bateri betul. Masuk air. Betul. Bahaya. Dua-dua ni bahaya. Kalau boleh kita jangan gunakan lah. Kalau boleh kita secara sihat lah. Bom ikan. Dia sebab apa orang jadi nak guna benda tu? Adakah dia tamak ke ataupun dia malas nak tunggu ke? Biasa dia malas tunggulah. Mungkin dia nak berniaga ke apa, saya tak tahu. Mungkin dia nak cari makan, tapi tempat dia nak cari makan tu tak kena dengan tempat. Contoh dia pergi tempat yang orang nak mancing, dia pergi bom ikan, dia pergi current ikan, tak elok lah, tak bagus lah. So orang yang pakai bom ni, saya fikir bila sebut pasal bom ni, dia akan macam dia punya letusan tu dia macam besar. Jadi so bila dia pakai bom tu, ikan banyaklah mati. So dia akan guna jala ke ataupun dia cedok pakai apa ke? Tengok pada ni bang, kadang-kadang pakai sauk. Pakai sauk pun ada. So memang bila pakai bom memang banyaklah ikan memang akan timbul bang. Daripada bawah dia akan timbul habis. Yang kecil-kecil yang besar habis. Dia tak ada tinggal keturunan. Memang habis terus lah semua. Habis.
Oh, teruk. Okay guys, jangan guna bom. Kalau boleh bom jangan guna. Jangan guna bom, current. Bom lah salah satunya jangan guna. Satu lagi bom Api dengan keturunan ni, ikan. satu lagi bom dengan ni bahaya untuk diri kita. Untuk diri yang pakai bom tu, yang untuk yang current tu memang dua-dua bahaya. Itulah saya pun dengar pun macam benda ni bahaya lah. So untuk maybe ni orang yang guna ni dia betul lah macam Abi cakap, dia berniaga ke apa, dia nak cepat kan. Berniaga, dia nak cepat, dia nak ni. Okay, so ada soalan lagi. Daripada penonton. Dah ready ke? Oi. Okay, daripada Alif lagi. So bang, kalau mancing kolam ikan, kolam kan, kalau dapat ikan tu kena bayar ke ataupun bayar masa masuk je? Kita tengok pada situasi kolam tu. Kalau kolam yang saya cerita pasal kolam yang senang kan. Kalau kolam yang senang, kita kena bayar dulu. Kena bayar dulu. Ataupun ada setengah kolam tu, kita boleh chop tepat dulu, masuk kita duduk dulu, kita settingkan dulu barang-barang, kita batang mancing Pacak kita dulu. pacak dulu, buka dulu, lepas tu kita campak dulu satu batang, lepas tu baru kita pergi bayar. Boleh juga kalau abang nak, kalau macam nak pergi bayar dulu pun tak ada masalah. Kalau macam rasa ikan ni bayar kan, tapi aku nanti dulu relax dulu aku buka dulu barang-barang. So yuran dia tu macam mana? Yuran tu tengok pada tempat. Apa bang? Dia yuran tu pelbagai tempat lain-lain ke? Dia tengok pada tempat bang. Dia ada macam-macam yuran. Ada yang yuran ni kalau tangkap lepas biasa ada yang RM10 mancing sampai bosan. Okey. Sampai lunyai abang nak mancing seberapa lama pun abang mancing bayar RM10. Tapi ikan tu tak bayar. Tapi ada yang harga 55 7 jam, ada yang 5 10 jam. Dekat Malaysia ni ada bermacam-macam jenis lah. Dia punya harga. Abang kena pandai pilih. Pandai pilih lah. Pandai pilih yang orang kata bayar berbaloi tapi ikan pacak-pacak. Okay. So maknanya diorang ni kalau nak pergi manja kena tahu dulu kat mana yang okay. So dia nak tahu ni dia kena join community ke apa ke macam tu lah kan. Macam tu lah. Salah satu lagi, kalau ikan pacak-pacak abang bayar 55, naik ikan RM5. Okay. Abang dapat melebihi ikan tu, abang mancing free. Alright. Kalau dapat melebihi lagi, abang ada untung. Bukan untung lah, kepuasan abang punya mancing tu. Macam umpan apa menjadi. Yelah. Kan? Kalau sebut untung pun boleh juga sebab dia macam okay, kita bayar RM20 contoh lah, RM20. Tapi kita pergi mancing kita dapat dalam 10 ekor ke 20 ekor ke kan. Betul. Jadi benda tu berbaloi kat kalau kita pergi beli kat supermarket ke apa dah berapa bang. Kan. Salah satu bang yang berbayar macam ni ada setengah tu bang, dia boleh cari makan bang. Memang betul-betul cari makan kat kolam. Hari-hari kat situ bang. Dia baru boleh buat duit. Dia jadi salah satu pekerjaan. Oh ada ada macam bang. tu. 2-3 orang memang banyak. Bukan 3 orang 4 orang, memang banyak ramai lah buat ramai bang. Oh, so daripada kolam tu boleh jadi satu income, boleh job income. Oh, tak tahu pula ada profession. Betul, ada bang. Mancing pergi jual. Betul. Jual boleh. Itu yang jual lah. Ada yang macam buat paste, buat apa semua. Yang tu salah satu yang tadi dia tanya pasal tip yang berbayar ke tak. Berbayar. So maknanya semua tempat berbayar. Cuma cara bayar tu sama ada kita bayar dulu ataupun bayar kemudian. Tu je lah. Okay. So apa nasihat abang kepada pemancing baru? Nasihat pemancing baru ni saya nasihatkan gunalah apa barang, jangan kata apa ni, jangan guna yang benda-benda yang walaupun barang murah pun tak kisah. Yang penting boleh mancing. Dia penutup ke? Belum lagi? Belum. Dia ada satu lagi, last. Kita dah sampai ujung-ujung dah. Memang dah sampai ujung lah sikit. Nasihat nasihat kepada umum semua kan. Kalau boleh itulah Kalau untuk pemancing-pancing, kalau nasihat benda itulah kan. Okay, Abang boleh tengok kamera sana. Okay, borak nasihat kan. Kalau pemancing nak nasihat daripada segi apa? Banyak nasihat ni. Kalau nak dibagi nasihat ni, bagi je bang. Nasihat ni saya bagi nasihat lah. Kalau boleh bagi nasihat kalau boleh berjanji tu kena ni lah. Berjanji kalau nak pergi kolam kena ikut masa lah Kalau berjanji tu ikut masa. Kalau nasihatku, kalau nak mancing tu tak kisah barang murah ke barang baru, jangan ikut orang kan. Jangan ikut orang. Macam barang mahal ke barang murah semua boleh mancing. Tak perlu ikut orang. Jangan ikut orang. Yelah sebab
orang lain ni lain orang lain punya taste. Betul, kan. So macam orang ni ada duit tapi sebenarnya kita tak tahu dia ni sebenarnya dah lama mancing dan dia tengah upgrade. Lepas tu kita pergi ikut dia pula. Jadi untuk newbie ni jadi mahal lah kan. Ya, betul. Benda tu. Okay, so macam saya dulu lah, saya ikut orang beli mancing ni, saya beli mancing ni, lepas tu tak dapat, menyesal. Terus tak nak mancing dah. Okay, so dia ada satu game. Tadi nasihat kepada pemancing baru. So kalau kepada para isteri pula. Wow. Yang susah nak bagi lesen kat suami ni. Kalau Pergi boleh- mancing. Dia selalu sangat lah. Kita tengok kat TikTok pun selalu keluar pasal bini marah lagi pergi mancing lah apa. So apa nasihat dia? Nasihat dia kadang-kadang kita tak boleh bagi. Satu lagi, kalau nak nasihat dia, kita jangan bagi nasihat. Kita bawa dia sekali. Bawa dia sekali. Kalau dia tak nak ikut, Kalau tak nak ikut, dia tak nak ikut tapi dia tak bagi. bagi dulu ni, rasuah dulu. Rasuah. Rasuah dulu. Jom Okay. ikut. Bagi Okay. dia tarikkan kecil-kecil dulu. Bagi dia tarikkan kecil-kecil dulu. Okay, faham. Contoh main glamour. Okay. Bagi dia rasa karen. Bagi dia rasa karen, insya-Allah. Maksud InsyaAllah bang. okay bang, maksud rasa karen tu apa? Karen tu macam dia punya gigitan ikan. Okay, ikan so gigit. maknanya dia rasa lah, Rasa dapat karen rasa. Maknanya ikan tu tarik lah. Jangan bawa ikan kecil besar-besar. Ikan besar pun boleh. Kalau besar-besar sangat, nanti dia tak nak ni. Bawa ikan kecil-kecil, rasa dia campak tu terasa ikan kan. Oh, okay, faham. So maknanya kita ajar dia untuk jadi minat sama macam kita lah. Kadang-kadang Mancing. Kadang-kadang tu dia pesan tu untuk kita jangan terlampau ni sangat kan. Tapi apa ni, kadang isteri ni tak bagi, adakah dia sebab dia takut kita sebenarnya macam yang tadi ada ayat macam pergi mancing ke, pergi mancing apa ni, takut macam tu. Tapi salah satu, kalau isteri tu kadang-kadang kita tak nak kita lalai, terlampau lalai juga. Mancing ni okay. kadang-kadang kita kena kita punya sendiri. Kadang-kadang kita kena tarik handbrake juga mancing ni. Dia ada time tapi dia. kita kena tarik sikit handbrake. Mungkin isteri tu bagi peringatan, mungkin tarik handbrake sikit. Yelah, dah, ni abang ni pergi mancing hari-hari sampai tak ingat kat rumah beras tak ada, kata beras kita beli kata, tapi itu kita salah tak satu beli kan. pun okey juga kan. Betul okey, tapi tengok pada situasi nak orang kata nak menegur lah kan. Faham. So ingat. Zoom sini je. Ingat. Lelaki tak perlu banyak benda untuk bahagia. Cukup isteri yang memahami dan sekali-sekala bagi dia perganjuran. Bak kata bayi tadi. Kita bawa dia sekali. Faham? Okay. So, alright. Dan sekali lagi, di Sebalik Kalam ini bersiaran secara langsung dari Ruang Kalam, studio rasmi Pixel Live. Kepada yang ingin menggunakan servis pengkhidmatan live streaming podcast, boleh hubungi Pixel Live. Seperti nombor yang tertera. Jangan lupa like, follow dan subscribe channel YouTube kami di social media. InsyaAllah kami akan bersiaran lagi pada hari Isnin, mungkin pada pukul 9 malam dengan host kita Muaz dan tetamu istimewa Azmi Jamaluddin dengan topik sejauh mana AI mencuri pekerjaan manusia. Assalamualaikum. Dalam dunia penuh suara, ramai bercakap, sedikit yang bersuara, ramai melihat, tapi tak ramai berani membuka mata. Kita hidup dalam ramai manusia, tapi sunyi dalam kepala, senyum di muka. Perang dalam jiwa, tentang trauma yang dipendam lama, tentang agama yang tinggal lama, tentang